Selalunya, bila kita fikirkan tentang zaman sekarang, kita akan cakap pasal teknologi, pasal kemajuan yang pesat. Tapi, macam mana kalau semua ini sebenarnya lebih besar daripada itu? Macam mana kalau kita semua sekarang ni sedang hidup di tengah-tengah satu perbicaraan berskala global, satu kes mahkamah kosmik yang akan menentukan takdir kita sebagai manusia? Jom kita dalami soalan genting ini. Isu yang dibangkitkan bukan lagi soal polisi baru atau gadget canggih. Hujah yang akan kita lihat ni menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Adakah definisi manusia seperti yang kita faham selama ni dah sampai ke penghujungnya dan bakal diubah buat selama-lamanya? Dan ini bukan spekulasi. Petikan ini yang diambil dari hujah perundangan yang dibentangkan mengesahkan betapa seriusnya pertaruhan kali ini. Kita bukan lagi bercakap pasal nak update software telefon, tapi kita bercakap tentang usaha untuk update atau mungkin lebih tepat, mengubah secara total software biologi kita sebagai manusia. Isunya sekarang, asas kewujudan kita sedang dicabar. Okey, untuk kita faham apa sebenarnya perbicaraan ni, kita kena faham dulu undang-undang asas yang didakwa telah dilanggar. Dan medan perang utama bagi konflik ini, menurut sumber yang kita kaji, adalah satu konsep teras yang dipanggil fitrah. Jadi, apa itu fitrah? Ia adalah keadaan asal kita, blueprint asal manusia. Macam yang ditegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30, tidak ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah. Ini bukan cadangan ya, ini adalah ketetapan. Fitrah ni macam factory setting suci kita. Sebarang cubaan untuk mengubahnya adalah sama seperti mengikuti agenda syaitan yang mahu merosakkan ciptaan Tuhan seperti yang diperingatkan dalam Quran. Inilah asas kepada siapa diri kita. Dan yang lebih menarik lagi, fitrah ni bukan sekadar keadaan biologi semata-mata. Ia terikat dengan satu perjanjian, satu kontrak agung. Cuba bayangkan, sebelum kita semua lahir ke dunia, setiap roh manusia telah memeterai satu kontrak yang mengikat, satu perjanjian yang menjadi asas kepada tujuan kita dan tanggungjawab kita di muka bumi ini. Dan inilah dia, detik paling penting dalam kontrak itu, seperti yang dirakamkan dalam Al-Quran, satu soalan dan satu jawapan kolektif yang mengikat seluruh umat manusia. Bahkan kami menjadi saksi, pengakuan yang dibuat oleh setiap roh inilah yang menjadikan kontrak ini satu perjanjian universal. Tak ada sesiapa pun boleh nafikan. Inilah asas hubungan antara kita dan pencipta kita. Baiklah, kalau dah ada undang-undang dan kontrak, mesti ada dakwaan pelanggarannya kan? Jadi, apakah jenayahnya? Hujah yang dibentangkan menyatakan bahawa kita sekarang sedang menyaksikan satu keingkaran secara besar-besaran terhadap kontrak asal ini. Di sini kita boleh nampak pertembungan dua visi yang sangat berbeza. Di satu sisi, manusia fitrah, ciptaan asli, terhubung dengan roh, menjalankan tugas sebagai khalifah. Di sisi lain pula, visi transhumanis, manusia yang diubah suai, yang mungkin terputus dari roh dan berisiko menjadi sekadar robot yang tunduk pada sistem buatan manusia. Ini adalah dua jalan yang bertentangan, satu untuk memelihara, satu lagi untuk mengubah ciptaan Tuhan secara total. Dan macam mana pelanggaran ini dilaksanakan? Hujah ini mendakwa ianya berlaku melalui agenda-agenda moden ini. Transhumanism yang nak gabungkan kita dengan mesin, The Great Reset yang mahu menyusun semula masyarakat global, Internet of Bodies yang menyambungkan tubuh kita ke rangkaian digital, AI dan manipulasi genetik. Semua ini dilihat sebagai alat-alat untuk melaksanakan perubahan yang kekal ke atas fitrah manusia. Dan inilah bahagian yang paling kritikal. Menurut hujah ini, pelanggaran fitrah bukan sekadar satu kesilapan rohani. Ia adalah satu tindakan fizikal, actus reus, yang mengubah kejadian asal kita secara kekal. Kenapa ini sangat bahaya? Sebabnya, tujuan kita dicipta adalah untuk beribadah. Bila ciptaan asal kita diubah, sampai kita tak lagi mampu penuhi tujuan asas ni, keupayaan untuk kembali pada keadaan asal tu pun hilang. Secara praktikalnya, pintu taubat tertutup. Dalam mana-mana perbicaraan pun mesti ada saksi. Dan dalam naratif ini, saksi utama yang membentangkan kes ini di Mahkamah Dunia dirujuk sebagai Adam. Jom kita fahamkan apa peranannya yang sangat spesifik. Apa yang penting untuk kita faham dekat sini ialah peranan Adam dijelaskan dengan menolak salah faham yang biasa. Dia bukan Nabi baru. Dia bukan penyelamat tunggal macam dalam filem. Sebaliknya, peranannya adalah sebagai saksi agung, seseorang yang membawa kontrak ilahi dan membentangkan satu hujah yang lengkap dan tak boleh disangkal atau hujah kafah di hadapan seluruh dunia.
Jadi, tugas utamanya bukan untuk memimpin bala tentera atau gerakan politik. Tugasnya adalah untuk membentangkan bukti, untuk meletakkan semua fakta, hujah dan bukti kontrak tu di atas meja dengan begitu jelas sehinggakan setiap manusia tak ada lagi alasan untuk mendiamkan diri. Kita semua dipaksa untuk membuat pilihan secara sedar. Tapi, saksi ini tak berdiri seorang diri. Ini membawa kita kepada pihak pelantif. Bukan seorang individu, tapi satu gerakan kolektif. Satu tentera hujah yang bangkit bersama-sama. Ini adalah proses macam mana seseorang itu boleh menjadi sebahagian dari tentera hujah ini. Ia bermula dengan memahami kes itu sendiri, kemudian melatih diri untuk menyampaikannya dengan betul dan akhirnya berdiri sebagai jurucakap dan saksi kebenaran. Ia satu transformasi daripada seorang pemerhati yang pasif kepada peserta yang aktif dalam perbicaraan global ini. Dan strategi ini memang sengaja direka untuk melawan idea tunggu hero datang selamatkan kita. Tujuannya adalah untuk memperkasakan setiap individu, untuk mengaktifkan semula peranan asal setiap manusia sebagai khalifah, sebagai penjaga dan saksi di muka bumi. Ini adalah satu perjuangan kolektif, bukan pertunjukan seorang wira. Okey, kita dah lihat kesnya, kita dah lihat saksinya dan kita dah lihat pihak pelantif. Sekarang kita sampai ke kemuncak perbicaraan ini. Apakah keputusan akhir yang perlu dibuat? Apakah pertaruhan terakhir untuk kita semua sebagai umat manusia? Konsep kiamah sugra atau kiamat kecil dibingkaikan semula di sini. Ia bukan satu letupan besar pada masa akan datang, tapi ia adalah satu proses yang sedang berlaku sekarang. Satu proses senyap di mana spesies manusia asli dihapuskan dan digantikan dengan manusia sintetik yang terputus dari fitrahnya. Inilah kiamat kecil yang didakwa sedang berlangsung di sekeliling kita. Walaupun bunyinya agak menakutkan, perbicaraan ini juga dibentangkan sebagai satu peluang terakhir, satu rahmat. Hujah yang dibentangkan di Mahkamah Dunia ini adalah satu panggilan terakhir untuk manusia kembali kepada kontrak asal, kembali kepada fitrah sebelum semuanya benar-benar terlambat. Dan ayat ni merumuskan segalanya. Inilah amaran terakhir yang paling jelas. Pilihan untuk mengorbankan fitrah manusia bukanlah satu kesilapan yang boleh kita perbaiki nanti. Ia adalah satu tindakan muktamad yang, menurut hujah ini, akan menutup pintu penebusan buat selama-lamanya. Jadi, selepas semua hujah dibentangkan, soalan terakhir bukan lagi untuk ahli falsafah atau pemimpin dunia. Soalan itu kini berbalik kepada kita semua, kepada setiap seorang daripada kita. Di Mahkamah Dunia yang sedang bersidang ini, sama ada kita sedar atau tidak, kita semua adalah sebahagian daripadanya. Jadi, persoalannya ialah, di manakah kedudukan anda? Dalam kupasan kali ini, kita akan meneroka satu strategi kemenangan Quran yang mungkin sangat berbeza dari apa yang anda bayangkan. Satu strategi yang tak bergantung pada pedang, tapi pada kekuatan sebuah hujah. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita fikirkan sejenak soalan asas ni. Apa sebenarnya maksud menang? Selalunya, bila kita sebut menang, yang terbayang dalam kepala kita ialah kuasa, dominasi politik, kekuatan fizikal, ramai pengikut, kan? Tapi, Al-Quran menawarkan satu perspektif yang, sama sekali berbeza. Ia adalah tentang kemenangan sebuah hujah yang tak dapat dipatahkan. Jadi, ini perjalanan kita untuk kupasan kali ini. Kita akan mulakan dengan asasnya, kenapa kemenangan itu bukan pada kuasa. Kemudian kita akan lihat model klasik dari Nabi Ibrahim sebelum kita terjun ke zaman moden dan lihat bagaimana strategi purba ini diadaptasi dalam mahkamah dan akhir sekali, apa matlamat utamanya. Okey, poin pertama dan yang paling asas sekali, kemenangan menurut perspektif Al-Quran bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang hujah siapa yang lebih benar. Dan inilah dia. Ayat yang jadi tunjang kepada keseluruhan idea ni. Surah Al-An'am ayat 83. Perasan tak Allah tak sebut pasal tentera, tak sebut pasal kekayaan. Yang disebut secara spesifik adalah hujah, iaitu bukti atau argumen, sebagai senjata yang diberikan untuk menang. Jadi, dari konsep asas tadi, mari kita lihat contoh klasik yang menjadi model utama untuk strategi ini, Nabi Ibrahim. Cara Nabi Ibrahim ni sangat menarik kan? Dia tak datang dengan pedang. Dia tak paksa orang ikut cakap dia. Sebaliknya, dia ajak mereka berfikir dengan meruntuhkan kepercayaan karut mereka satu persatu secara sistematik. Dan inilah cara dia lakukannya langkah demi langkah. Dia tengok bintang. Terbenam pula. Tak boleh jadi Tuhan. Lepas tu dia tengok bulan. Sama juga.
hilang. Matahari yang paling besar dan terang pun tetap akan terbenam. Jadi, kesimpulannya, apa saja yang bersifat sementara, yang boleh hilang, tak layak jadi Tuhan. Logik yang sangat jelas. Dan inilah yang luar biasa. Al-Quran sampai menggelar Ibrahim sebagai satu umat. Fikirkan sejenak, maksudnya seorang saja. Kalau dia pegang hujah yang benar, dia dah cukup kuat macam satu bangsa. Kebenaran tak perlukan majoriti. Soalan sekarang, macam mana kita nak guna kebijaksanaan purba ni zaman sekarang? Adakah ia masih relevan? Jawapannya, ya, tapi medan perangnya dah berubah. Ya, medan perang hari ini bukan lagi di padang pasir, tapi di sini, di dalam bilik mahkamah, di mana hujah dan kontrak diuji. Dan ini membawa kita kepada satu konsep yang sangat penting, jihad hujah. Ini bukan jihad angkat senjata. Ini adalah jihad intelektual, perjuangan paling besar di mana senjatanya adalah Al-Quran itu sendiri sebagai sebuah hujah yang jelas dan logik untuk menumbangkan kepalsuan. Okey, konsep dah jelas, jihad hujah. Tapi macam mana nak laksanakannya? Di sinilah strateginya jadi sangat praktikal dan boleh dilaksanakan oleh orang biasa. Alat utamanya dipanggil kertas kausa. Anggaplah ia macam satu blueprint atau template undang-undang yang universal. Sesuatu yang dah siap, tersusun rapi dan direka supaya sesiapa pun boleh faham dan guna, tak kiralah dia peguam atau tidak. Tujuannya untuk menyamaratakan medan perjuangan. Dan ini bukan lagi pasal mengharapkan seorang hero datang untuk selamatkan keadaan, tak. Ini adalah sistem copycat. Bayangkan, seorang buat, 10 orang ikut, 1000 orang tiru. Tiba-tiba, ia jadi satu gerakan massa global yang terdesentralisasi. Ia tak bergantung pada satu pemimpin, tapi pada kekuatan hujah yang sama yang diulang-ulang. Matlamat akhir untuk setiap individu dalam sistem ni adalah untuk jadi rasul hakim. Maksudnya, setiap plaintiff bukan sekadar penyampai mesej, tapi dia juga bertindak sebagai hakim yang menegakkan kebenaran guna hujah. Ini betul-betul meletakkan kuasa kembali ke tangan orang ramai. Baiklah, kita dah lihat konsepnya, modelnya dan strateginya. Tapi, untuk apa semua ni? Apa matlamat paling akhir? Semuanya berhubung kembali kepada satu janji yang sangat besar dalam Al-Quran. Surah An-Nur, ayat 55. Ayat ini menjanjikan sesuatu yang sangat besar kepada golongan soleh atau orang-orang yang benar, kuasa dan keselamatan di muka bumi. Tapi, siapa sebenarnya orang soleh yang dijanjikan ini? Menurut huraian strategi ini, ia bukan sekadar jadi orang baik dan duduk diam. Tidak. Mereka adalah golongan yang proaktif, yang berjuang menegakkan keadilan dengan senjata utama tadi, iaitu hujah yang menang. Jadi, nampak tak kaitannya sekarang? Inilah pautan terakhirnya. Dengan menguasai hujah, dengan memenangi pertarungan hujah, barulah seseorang itu memenuhi syarat untuk dikira sebagai orang soleh. Dan dengan itulah, mereka boleh mewarisi janji yang besar tadi. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang agak mencabar. Kalau betul jalan kemenangan itu adalah melalui hujah yang jelas dan tak boleh disangkal, kenapa kemenangan itu nampaknya masih belum tiba? Apa sebenarnya yang menghalang hujah kebenaran ini daripada didengari dan diterima? Bayangkan anda tengah main satu perlawanan catur yang mempertaruhkan nyawa anda sendiri. Tapi pihak lawan anda bukan setakat ada buah catur yang lebih besar. Diorang jugalah yang tulis buku peraturan permainan tu. Dan hakikatnya, diorang yang memiliki papan catur tu sendiri kan? Tepat sekali. Macam mana anda nak menang dalam keadaan macam tu? Kebanyakan orang mungkin akan cakap, kumpulkan askar yang ramai, buat rusuhan atau terbalikkan je meja catur tu. Tapi sumber-sumber yang kita kaji dalam penerokaan mendalam kita hari ini mencadangkan satu strategi yang jauh lebih radikal dan sejujurnya agak pelik. Ya, sangat pelik. Strateginya ialah bawa satu dokumen rasmi ke meja tu, letak depan pihak lawan dan secara sah memaksa diorang mengakui yang dari sudut perundangan alam semesta, kuasa diorang sebenarnya tak pernah wujud. Dokumen-dokumen yang kita ada atas meja hari ini memang bukan calang-calang. Ianya satu susunan sumber yang luar biasa kompleks. Kita ada campuran fail perundangan mahkamah moden, kritikan terhadap teknologi seperti transhumanism dan Justinian deception. Dan yang paling penting, semua ni diikat dengan analisis falsafah teks Al-Quran yang sangat mendalam. Fokus utama kita hari ini adalah untuk merungkai satu anjakan paradigma. Betul. Bagaimana definisi menang dalam Al-Quran, khususnya surah 6 ayat 83, digunakan sebagai asas kepada satu strategi perundangan, class action atau tindakan kelas secara global.
Dan tujuannya bukan sekadar nak menang kes di mahkamah je, kan? Ianya untuk mengangkat Plantif menjadi golongan soleh tertinggi supaya dapat mencapai janji Allah dalam surah 24 ayat 55, iaitu mewarisi kuasa pemerintahan bumi dan keselamatan mutlak. Dokumen-dokumen yang kita ada atas meja hari ini memang bukan calang-calang. Ianya satu susunan sumber yang luar biasa kompleks. Kita ada campuran fail perundangan mahkamah moden, kritikan terhadap teknologi seperti transhumanism dan Justinian deception. Dan yang paling penting, semua ni diikat dengan analisis falsafah teks Al-Quran yang sangat mendalam. Fokus utama kita hari ini adalah untuk merungkai satu anjakan paradigma. Betul. Bagaimana definisi menang dalam Al-Quran, khususnya surah 6 ayat 83, digunakan sebagai asas kepada satu strategi perundangan, class action atau tindakan kelas secara global. Dan tujuannya bukan sekadar nak menang kes di mahkamah aja, kan? Ianya untuk mengangkat Plantif menjadi golongan soleh tertinggi supaya dapat mencapai janji Allah dalam surah 24 ayat 55, iaitu mewarisi kuasa pemerintahan bumi dan keselamatan mutlak. Ya, objektif kita kat sini bukan nak menyokong atau menghakimi teori-teori ni, tapi kita nak bedah mekanismenya. Kita nak faham macam mana penulis menggabungkan teologi purba dengan sistem sekular moden. Dan perkara ni sangat penting untuk anda faham. Sama ada anda pernah jejakkan kaki ke mahkamah atau tak, sumber-sumber ni mendakwa yang identiti, keuangan dan hak asasi anda sedang dipertahankan. Macam ada satu kontrak global yang anda tak sedar anda dah tanda tangan. You satu konsep yang agak berat. Sangat berat, jadi mari kita rungkai perkara ni. Bila kita sebut pasal tuntut keadilan atau menang, kita selalu bayangkan sesuatu yang fizikal, kan? Kita fikir pasal protes jalanan, kereta kebal atau jumlah pengundi majoriti. Macam satu permainan nombor. Siapa ada angka lebih besar, dia menang. Betul. Tapi sumber kita menolak idea ni sepenuhnya. Ia bawa kita balik kepada satu takrifan kemenangan yang jauh lebih tua. Apa yang sangat menarik kat sini ialah macam mana penulis mulakan hujah dia. Dia buat bedah siasat terhadap perkataan menang tu sendiri menggunakan Al-Quran. Penulis merujuk secara khusus kepada surah 26 ayat 23 hingga 24 dan surah 6 ayat 82 hingga 83. Maksudnya, menang dalam Al-Quran tu bukan pasal dominasi fizikal lah. Langsung tak. Kemenangan sebenar adalah kemenangan hujah. Maksudnya, satu hujah kebenaran yang tak boleh dipatahkan secara logik atau spiritual. Sumber ni guna kisah Nabi Ibrahim sebagai model. Kisah masa Nabi Ibrahim cari Tuhan tu? Ya, tepat sekali. Bila beliau renung ke langit, beliau nampak bintang, bulan dan matahari. Objek-objek ni nampak sangat besar, sangat dominan dan menyilaukan mata, kan? Tapi pemerhatian Ibrahim berakhir dengan satu kesimpulan yang sangat kritikal. Semua objek tu akhirnya terbenam. Ia hilang. Dan kat situlah letaknya rahsia hujah tu. Sesuatu yang terbenam, yang tertakluk kepada kemerosotan, tak boleh jadi asas kepada kuasa mutlak. Jadi dalam konteks moden, penulis mendakwa bintang, bulan dan matahari tu macam metafora kepada sistem kuasa duniawi sekarang ni lah. Betul. Sama ada ia sistem politik majoriti atau kekuatan elit kewangan dan ketenteraan. Ia nampak berkuasa sekarang, macam matahari terik. Tapi sifat asalnya sementara. Kemenangan Ibrahim dalam surah 6 ayat 83 bukan sebab beliau ada askar yang ramai untuk serang istana Raja Namrud. Beliau cuma bawa satu hujah rasional yang terus checkmate logik pihak lawan. Ya, walaupun beliau keseorangan masa tu. Saya rasa saya nampak logik hujah ni. Ia mengingatkan saya pada dunia pelaburan. Bergantung pada sistem dunia yang menindas, ni tak kiralah besar mana sokongan diorang. Sama je macam anda laburkan seluruh duit simpanan anda dalam satu syarikat gergasi yang perakaunannya dah reput. Analogi yang sangat tepat. Dari luar nampak gah. Kan? Bangunan tinggi, logo merata-rata, CEO nampak macam kawal dunia. Tapi di sebalik tabir, keuangannya ilusi. Ia pasti akan terbenam dan muflis. Kemenangan Ibrahim tu ibarat bawa laporan audit yang membuktikan syarikat tu dah muflis sebelum syarikat tu betul-betul runtuh.
Dan dokumen ni tekankan yang hujah kat sini bukan sekadar debat kosong kat kedai kopi. Ia satu ujian realiti untuk dedahkan sistem yang bertentangan dengan sunnatullah atau undang-undang alam. Jadi, kalau senjata fizikal bukan jawapannya dan hujah adalah senjata mutlak, di mana medan peperangan kita hari ni? Kemana dokumen ni bawa kita seterusnya? Analisis dokumen ni jadi agak gelap dan teknikal sikit kat bahagian ni. Ia gabungkan beberapa konsep yang sangat kompleks macam Justinian Deception, Admiralty Law atau Undang-Undang Maritim dan Structure Vatican Trust. Wow, banyak terma perundangan tu. Boleh permudahkan sikit? Boleh? Secara ringkasnya, fail perundangan ni mendakwa sistem global hari ini tak beroperasi berdasarkan undang-undang moral. Sebaliknya, ia dibina atas satu penipuan undang-undang kuno yang anggap manusia bukan sebagai makhluk hidup tapi sebagai dead legal fiction. Tunggu sekejap. Dead legal fiction. Entity fiction undang-undang yang mati. Ya. Tapi, Admiralty Law ni kan undang-undang maritim. Ia kawal kapal laut dan kargo. Macam mana penulis boleh kata sistem kapal kargo ni digunakan ke atas manusia yang hidup ke atas darat? Itulah teras penipuan yang Sumburi cuba bongkar, kan? Bila anda dilahirkan, sistem tu tak mendaftarkan nyawa anda secara biologi. Melalui sijil kelahiran, kerajaan didakwa mencipta satu entiti korporat atau stroman yang bawa nama anda. Selalunya nama tu dieja dalam huruf besar semua, kan? Tepat sekali. Sistem Admiralty Law ni anggap sijil kelahiran tu macam manifest kargo kapal. Tubuh fizikal anda cuma jadi jaminan atau bond kepada hutang negara. Jadi bila anda disaman atau bayar cukai, sistem tak berinteraksi dengan manusia hidup. Ia cuma berinteraksi dengan kertas korporat tu. Seriuslah. Jadi dari sudut pandang sistem tu, kita ni cuma kargo yang didagangkan tanpa persetujuan kita dan diikat dalam hutang sistem wang fiat dan riba. Secara teknikalnya, dalam naratif dokumen ni, dan ia tak terhenti kat kertas je. Penulis mendakwa kita sekarang berada di fasa akhir penipuan ni melalui digital ID, mata wang biologi atau CBDC dan agenda transhumanisme. Maksudnya, kalau sijil kelahiran tu ikat kita atas kertas, teknologi biometrik ni cuba ikat biologi dan memori kita dah pula. Betul. Ia cuba masukkan kita dalam rantaian blok digital. Dokumen ni melihat perkara tu sebagai serangan terus kepada fitrah manusia, iaitu kontrak asal roh dan Tuhan, macam yang disebut dalam surah 30 ayat 30. Oh, supaya elemen roh manusia tu dipadam dan kita jadi sekadar kod data yang boleh dikawal oleh elit. Firaun moden kiranya? Ya, tepat sekali. Dan sebab tu penulis merujuk kepada surah 60 ayat 9 untuk bina strategi pertahanan. Ayat tu cakap pasal kepentingan wujudkan al-wala' wal-bara'. Satu garis pemisah yang jelas antara kebenaran dan kezaliman, kan? Betul. Selagi manusia ikut je arus sistem perbankan dan undang-undang ni, tanpa bantahan, secara perundangan diorang dah bersetuju. Sebab dalam Undang-Undang Maritim, berdiam diri bermaksud konsen atau persetujuan. Kita kena sedar kita dalam kontrak palsu yang menafikan status kita sebagai khalifah bumi. Di sinilah ia jadi benar-benar menarik. Kita ada watak bernama Adam dalam fail mahkamah ni. Adam ni nampak semua kaitan antara sijil kelahiran, Undang-Undang Maritim, CBDC dan transhumanism. Ya, dia nampak matriks penipuan tu secara menyeluruh. Tapi Adam tak angkat senjata. Dia tak kumpul orang untuk serang bangunan kerajaan. Sebaliknya, dia bawa kertas kausa terus ke dalam sistem mahkamah sekular. Adam guna bahasa yang sistem tu sendiri cipta. Tapi dia guna asas yang sistem tu tak boleh lawan. Kertas kausa atau cost paper ni direka dengan teliti sebagai satu class action antarabangsa. Ia macam satu template, kan? Sistem copycat. Ya. Ia diformat supaya sesiapa je, tak kira petani ke, cikgu ke atau pekerja kilang, boleh salin dan failkan hujah ni kat mahkamah negara masing-masing. Dokumen ni ubah orang awam jadi pakar perlembagaan yang bentangan hujah wahyu. Penulis panggil mereka ni Rasul Hakim. Rasul Hakim, utusan keadilan lah kiranya. Tapi saya perlu bersikap kritikal sikit kat sini. Adakah realistik nak harapkan orang biasa berhadapan dengan jentera elit mahkamah global? Kenapa tak? Sebab kita bercakap pasal hakim yang dah berpuluh tahun kerja, peguam bela korporat berjuta dolar.
Menghantar orang awam bawa kertas yang disalin ke mahkamah macam tu, tak rasa macam hantar semut masuk kandang singa ke? Keraguan anda tu sangat rasional dan penulis dah jangka persoalan ni. Mekanisme kertas kauza ni dihubungkan dengan surah 2 ayat 23 hingga 24. Ayat yang mencabar sesiapa bawa hujah setara dengan Al-Quran tu. Ya. Rahsia class action ni ialah kekuatannya tak terletak pada kelayakan atau status plaintiff. Ia terletak pada sifat hujah tu sendiri. Oh, maksudnya mahkamah tak tengok siapa yang bercakap, tapi apa struktur hujah yang dibentangkan. Lebih kurang macam tu. Kertas kausa ni jadi satu paradoks perundangan untuk jerat mahkamah. Bila kebenaran fitrah dibentangkan, mahkamah kena balas dengan counter argument yang setara di sisi undang-undang alam. Tapi sistem Justinian ni tak ada asas moral yang tulen. Jadi kalau mahkamah gagal bagi hujah balas, sistem penipuan tu automatik terbatal. Betul. Bila mahkamah tolak kes Adam atas alasan teknikal, ia sebenarnya bukan kekalahan. Ia macam perbuatan mengelak. Kalau balik pada analogi catur tadi, Adam buat checkmate, tapi sistem elit tu tak nak mengaku kalah. Jadi diorang terbalikkan papan catur tu dengan tolak kes guna alasan teknikal. Dan perbuatan menterbalikkan papan tu direkodkan dalam arsip mahkamah. Arsip diorang sendiri simpan bukti yang diorang gagal jawab hujah Adam. Ia pengakuan kekalahan. Wah, rekod tu jadi bukti kekal yang sistem moden gagal tewaskan hujah Al-Quran berdasarkan surah 6 ayat 82 dan surah 6 ayat 9. Hujah berkesan memotong jaring penipuan. Tepat sekali. Dan ini bawa kita pada destinasi akhir. Ya, jadi apa maksud semua ni? Kemana hala tuju sebenar tindakan kelas dunia ni? Setakat nak kumpul fail bukti kat stok arsip mahkamah je ke? Langsung tak. Objektif utamanya adalah nak capai janji Allah dalam surah 24 ayat 55 dan surah 21 ayat 105. Janji yang bumi ini akan diwarisi, ditadbir dan diberikan keselamatan kepada golongan soleh. Definisi soleh kat sini nampak berbeza dengan fahaman biasa kita. Selalunya kita fikir orang soleh ni cuma duduk kat masjid, rajin beribadat, tak campur urusan dunia. Kefahaman tu dikritik hebat oleh penulis sumber ni. Berdasarkan surat 3 ayat 125, diorang mendefinisikan soleh sebagai entiti yang ada gabungan sempurna antara iman dalam hati dan hujah secara material di dunia nyata. Iman tanpa hujah tu iman yang rapuh lah kan? Ya, sangat mudah dimanipulasi oleh elit. Maknanya ada iman tanpa hujah ni macam ada enjin kereta paling berkuasa tapi tak ada steering. Tak kisahlah ibadat kuat mana, kalau sistem di luar sana yang pegang steering, diorang akan hijack arah tuju anda masuk ke arah penindasan. Analogi yang sangat kena. Bila individu awam ni berani masuk mahkamah sekular, bawa hujah Al-Quran tanpa campur adukkan iman dengan kezaliman, selari dengan surah 6 ayat 82, perbuatan itulah yang buktikan diorang layak. Macam Nabi Musa masuk Dewan Firaun bawa bukti, bukan tentera. Dan ia tak terhenti kat mahkamah je kan? Dokumen kita ni ada sediakan pelan tindakan survival yang praktikal. Penulis desak komuniti ni bina struktur masyarakat alternatif. Betul, seperti mutual aid atau sokongan komuniti dan tolak sistem riba secara total. Dan cipta sistem pertukaran nilai macam LETS kan? Malah guna AI untuk bongkar penipuan sistem. Ekonomi alternatif ni wujud sebab hujah mahkamah tadi dah putuskan rantaian psikologi kepada sistem korporat. Anda tak boleh berhujah menentang bank kat mahkamah, tapi kat luar anda masih bergantung pada hutang diorang. Pembinaan LETS tu manifestasi fizikal kemenangan hujah 6 ayat 83. Ini satu anjakan minda yang luar biasa. Kita bermula dengan idea kemenangan tu perlukan tentera dan wang. Tapi sumber ni tunjukkan mahkamah boleh jadi pentas pertarungan spiritual. Dan wira sebenar bukanlah bilioner, tapi anda, pendengar kita. Individu yang sedar kontrak fitrah dan berani angkat hujah. Sistem tak perlukan persetujuan aktif anda pun untuk berkuasa. Diorang cuma perlukan anda keliru, sibuk berhibur dan terus berdiam diri. Bila hujah kertas kausa ni dibentang, alasan ketidaktahuan tak lagi terpakai di mahkamah alam semesta. Ia berbalik kepada nilai diri anda. Dalam zaman di mana identiti anda cuma jadi kod bar digital ID dan CBDC program apa yang anda boleh beli, adakah keputusan anda untuk abaikan kontrak fitrah ni dan tak nak angkat hujah sebenarnya bermaksud anda secara sukarela membatalkan status anda sebagai seorang manusia yang merdeka? Sesuatu untuk anda fikirkan secara mendalam sementara perbicaraan realiti ni terus bersidang kat luar sana.
Pernah tak kita terfikir yang kewujudan kita semua ni sebenarnya sebahagian daripada satu perbicaraan? Hari ini kita akan lihat kewujudan manusia dari sudut yang sangat berbeza sebagai satu kes di sebuah mahkamah kosmik yang agung. Soalan ni bukan main-main atau sekadar falsafah. Ia satu premis yang mencadangkan setiap detik hidup kita, sejarah kita, masa kini dan masa depan adalah sebahagian daripada satu proses perundangan yang sangat besar. Jom kita bedah siasat idea ni. Okey, untuk faham apa-apa kes sekalipun, kita kena mulakan dari awal kan? Asas kepada perbicaraan ni, menurut sumber-sumber yang dikaji, ialah satu kontrak primordial, satu perjanjian yang mengikat kita semua, seluruh umat manusia sebelum kita lahir lagi. Perkataan kuncinya di sini ialah fitrah. Ini bukan sekadar idea yang abstrak. Fitrah ni digambarkan sebagai asas perundangan, terma dan syarat dalam kontrak kosmik ni. Al-Quran dalam surah 30 ayat 30 pun sebut, tidak patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah. Jadi bayangkan ini macam satu klausa yang tak boleh diubah, yang jadi pusat pertikaian dalam keseluruhan kes ini. Dan inilah dia. Detik perjanjian itu dimeterai. Ayat ni, menurut sumber, adalah momen di mana setiap roh manusia membuat pengakuan dan menandatangani kontrak tersebut. Satu perjanjian universal yang mengikat kita semua walaupun kita mungkin dah lupa mengenainya. Jadi, dalam drama kosmik ni, ada dua watak utama. Di satu pihak, kita ada Adam sebagai wakil manusia, pemegang amanah yang ditugaskan untuk jaga kontrak ni. Di pihak satu lagi, ada Iblis, pihak lawan yang matlamat utamanya adalah untuk buat manusia langgar perjanjian asal mereka. Satu pertarungan antara pemegang amanah dan penceroboh. Okey, dari kontrak purba tadi, kita terus lompat ke zaman moden. Hujah utamanya ialah, perjanjian ni sekarang sedang diserang secara besar-besaran. Satu pelanggaran yang sistematik dan tak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah. Dan pelanggaran ini ada namanya transhumanisme. Sumber kita menghujahkan, bila manusia mula nak ubah reka bentuk asas diri dia, gabungkan diri dengan mesin, ia bukan lagi sekadar kemajuan teknologi. Ia dah jadi satu tindakan yang secara terang-terangan mencabar klausa tidak boleh diubah dalam kontrak fitrah yang asal. Pelanggaran ni pula tak berlaku secara rawak. Ia menggunakan instrumen-instrumen moden. Sumber mendakwa semua ni adalah alat yang direka untuk membatalkan kontrak fitrah. Contohnya, teknologi yang sambungkan badan kita dengan internet atau sistem kawalan sosial. Semua ni tujuannya cuma satu, untuk mencipta spesies baru yang terputus dari fitrahnya sampai satu tahap tak mampu lagi nak tunaikan tujuan asal penciptaannya, iaitu untuk beribadah. Kesannya sangat besar. Ini bukan lagi pertembungan ideologi politik atau ekonomi. Ini dah jadi perang kewujudan. Satu pertarungan untuk tentukan sama ada spesies manusia yang kita kenal ni akan terus ada atau digantikan dengan sesuatu yang sama sekali berbeza. Sumber-sumber ni perkenalkan satu istilah kiamai sugra atau kiamat kecil. Ini bukan pasal kemusnahan fizikal dunia ya. Sebaliknya, ia merujuk kepada keruntuhan sistem nilai dan struktur manusia semula jadi. Momen di mana garisan antara manusia dengan mesin mula kabur dan akhirnya runtuh. Bila kontrak dah ada dan pelanggaran pun dah dibentangkan, perbicaraan ni masuk fasa seterusnya. Sumber-sumber ni berhujah yang seorang saksi agung akan muncul bukan untuk menghukum tapi untuk jalankan satu fungsi perundangan yang sangat spesifik. Cuba bayangkan, saksi ni macam seorang peguam akhir dalam mahkamah kosmik. Fungsi dia bukan untuk cipta undang-undang baru, tapi untuk gunakan kontrak sedia ada dan bentangkan kes terakhir. Hujah yang lengkap dan muktamad supaya nanti manusia tak ada lagi sebarang alasan di hadapan Tuhan. Saksi inilah yang laksanakan fungsi perundangan terakhir. Fungsi saksi ni boleh kita pecahkan kepada 3 peringkat. Pertama, dia ingatkan kita semua pasal perjanjian fitrah yang kita dah lama lupa. Kedua, dia bentangkan hujah pendakwaan yang lengkap terhadap keseluruhan sistem anti-fitrah. Dan ketiga, yang paling penting, kehadiran saksi ni memaksa semua orang untuk buat pilihan. Dah tak boleh duduk atas pagar lagi. Jadi, macam mana kemenangan tu boleh dicapai? Menurut sumber, kemenangan dalam konflik kosmik ni bukan dengan kekuatan fizikal, tapi melalui kekuatan hujah yang murni dan tak dapat disangkal. Sama macam hujah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dulu. Kekuatan bukti bukan kekuatan senjata. Lepas hujah terakhir dibentangkan oleh saksi, perbicaraan ni sampai ke kemuncaknya.
Tapi ia bukan terus jatuh hukum. Sebaliknya, ia buka satu ruang, satu peluang terakhir untuk seluruh umat manusia. Peluang ni menuntut satu jenis taubat yang berbeza. Bukan lagi sekadar taubat individu menyesal atas dosa peribadi, sumber menggambarkannya sebagai taubat kolektif. Satu tindakan sedar oleh seluruh masyarakat untuk tolak sistem yang melanggar fitrah dan kembali kepada kontrak asas secara beramai-ramai. Dan momen ni digambarkan sebagai saat yang paling genting. Ia macam satu tawaran pengampunan bersyarat, peluang terakhir sebelum pintu taubat ditutup buat selamanya. Kes ni pada dasarnya bukanlah untuk menghukum, tapi satu rahmat terakhir yang diberikan. Ini membawa kita ke peringkat akhir perbicaraan. Selepas semua bukti dibentangkan, peluang terakhir ditawarkan. Keputusan kini diserahkan sepenuhnya kepada juri. Dan jurinya adalah kita semua, seluruh umat manusia. Pilihannya sekarang sangat jelas. Di satu pihak, kita boleh pilih untuk tegakkan kontrak asal, pertahankan identiti kemanusiaan kita. Di pihak lain, kita boleh terima pelanggaran tu dan bersetuju dengan pembubaran diri kita sendiri. Dah tak ada jalan tengah. Pada akhirnya, inilah rumusan kesnya. Ia bukan sekadar satu pertempuran undang-undang. Ia adalah rahmat terakhir yang diberikan kepada kita semua sebelum pintu taubat ditutup. Satu detik penentuan yang akan membentuk nasib kita buat selamanya. Jadi, kita ditinggalkan dengan satu soalan besar. Fitrah atau transhumanisme. Di persimpangan manakah kisah manusia ini akan berakhir? Menurut kerangka ni, pilihan yang kita buat hari ini bukan saja menentukan masa depan kita, tapi juga penamat kepada keseluruhan cerita manusia. Anda tahu, bila kita beli sebuah peranti elektronik yang mahal, katakanlah sebuah telefon pintar keluaran yang paling baru, ia biasanya datang dengan satu set waranti yang sangat ketat. Betul. Memang sangat terperinci syarat dia. Kan? Pengeluar meletakkan satu syarat yang ringkas tapi muktamad. Maksud saya, selagi anda guna peranti ini mengikut spesifikasi dan struktur asal, kami lindungi anda. Ada rosak, kami baiki. Tepat. Ia satu perjanjian dua hala yang sangat jelas. Hitam putih. Anda patuh pada terma, anda kekal di bawah perlindungan mereka. Tapi cuba bayangkan, anda rasa anda lebih pandai dari jurutera kirang tu. Anda buka kerangka telefon tu, anda pateri chip tambahan pada papan utama, anda apa orang panggil tu, jailbreak sistem operasinya dan anda ubah kod asasnya supaya ia boleh buat perkara yang ia tak direka untuk buat. Saya rasa saya tahu ke mana arah perbualan ni. Ya, pada saat anda buat modifikasi fizikal dan perisian tu, pengeluar akan angkat tangan. Waranti anda terbatal serta-merta. Titik. Dan dalam sekelip mata juga, anda secara rasmi terkeluar dari payung perlindungan kontrak asal syarikat tu. So, kalau peranti tu rosak lepas tu, ia 100% masalah anda. Okey, sekarang saya nak anda yang sedang mendengar, cuba aplikasikan konsep waranti ni, tapi bukan pada telefon pintar. Cuba aplikasikan pada biologi dan kewujudan anda sendiri sebagai seorang manusia. Oh, itu satu anjakan yang besar. Sangat besar. Pernah tak anda terfikir, apa yang sebenarnya mendefinisikan status anda sebagai manusia? Adakah ia sekadar daging, darah dan tulang? Atau ada satu kontrak asal yang mengikat sistem biologi anda dengan pencipta? Dan itulah persoalan teras kita hari ini. Kita akan bongkar satu timbunan dokumen yang sangat unik dan radikal. Dokumen yang merangkumi gabungan kertas kausa mahkamah, fail falsafah perundangan yang dinamakan #Blueprint Falsafah Adam dan juga teks teologi serta manifesto pembebasan manusia. So, misi kita hari ini adalah untuk menelusuri hujah perundangan dan teologi dalam dokumen-dokumen ni. Sumber-sumber ni bawa satu dakwaan yang sangat berani. Sangat berani dan mendesak. Mereka berhujah bahawa seorang tokoh yang dinamakan Adam bersama sekumpulan individu yang bertindak sebagai plaintiff sedang melancarkan satu perbicaraan kritikal. Perbicaraan di mahkamah duniawi dan kosmik, kan? Betul. Dan perjuangan mereka fokus kepada menentang arus revolusi teknologi transhumanism demi mempertahankan apa yang dipanggil sebagai fitrah atau reka bentuk asal manusia. Biar saya perjelaskan dulu sebelum kita pergi lebih jauh. Untuk anda yang setia mendengar, kita sedang membedah siasat satu siri idea yang ekstrim. Ini bukan sekadar perdebatan falsafah di kedai kopi. Ya, penulisnya mendakwa bahawa krisis eksistensi yang membawa kepada penamat sejarah manusia, apa yang mereka panggil sebagai kiamat sughra atau kiamat kecil, sedang berlaku secara fizikal dan perundangan sekarang. Detik ini juga.
Gila kan? So, untuk faham logik di sebalik dakwaan berat ni, kita mesti bermula dengan asas undang-undangnya. Penulis dokumen ni meletakkan fitrah sebagai undang-undang tertinggi. Tepat sekali. Dalam teks-teks teologi yang dirujuk, fitrah ditegaskan sebagai struktur ciptakan yang mutlak. Ia bukan sekadar sifat semula jadi yang abstrak, tapi satu ketetapan yang tak boleh diubah. Macam satu common law ilahi. Ya, perumpamaan yang bagus. Ia satu ketetapan asal yang mengatasi mana-mana undang-undang parlimen manusia. Ia tak boleh diganggu-gugat. Biar saya kaitkan balik dengan analogi telefon pintar saya tadi. Berdasarkan teks yang kita baca ni, fitrah tu pada dasarnya adalah sistem operasi atau OS asal dari kilang pencipta. Betul? Dan kalau kita cuba untuk jailbreak biologi kita sendiri, waranti ketuhanan tu akan terbatal. Tapi persoalannya, kenapa pencipta dalam naratif ni begitu tegas tentang perubahan fizikal? Kenapa waranti tu mesti terbatal? Hujah dokumen ni sangat menarik untuk jawab soalan tu. Mereka kaitkan biologi dengan tujuan penciptaan. Teks suci mendedahkan bahawa manusia direka secara khusus dengan satu tujuan operasi yang utama. Iaitu untuk beribadah. Tepat. Untuk beribadah dan mengakui keesaan Tuhan. Tindakan ibadah tu perlukan struktur fizikal, akal yang bebas dan rohani yang bertepatan dengan reka bentuk asal. Oh, kejap. Maksudnya nilai seorang manusia di sisi kontrak kosmik ni bergantung sepenuhnya kepada keupayaan beribadah. Ya. Sumber kita memetik secara jelas bahawa nilai seorang manusia itu jatuh kepada sifar jika fungsi ibadah dan pengakuan tauhid itu hilang. Wow, so ini bermakna kontrak ketuhanan yang wujud sejak mula lagi menetapkan bahawa status kita sebagai manusia bergantung pada keupayaan bebas kita untuk penuhi fungsi itu. Selagi perkakasan biologi kita sokong OS kerohanian tu, kita sah di bawah kontrak. Anda dapat tangkap poin dia. Penulis bertegas bahawa apa yang kita panggil manusia tu sebenarnya adalah satu takrifan perundangan dan kerohanian, bukan sekadar klasifikasi biologi mamalia. Tanpa kemampuan fitrah untuk beribadah, entiti tu hilang kelayakannya dalam kerangka waranti ni. Baiklah, ni bawa kita ke satu persimpangan yang agak mendesak. Kalau fitrah adalah waranti asal dan ubah suai membatalkannya, siapa atau apa yang sedang melanggar waranti ni pada skala global sekarang? Di sinilah analisis mereka beralih kepada teknologi moden. Teks-teks ni memetik amaran teologi tentang satu agenda kuno, iaitu perancangan pihak musuh atau syaitan untuk mengubah ciptaan Tuhan. Ubah ciptaan Tuhan. Tapi mereka tak lihat ni sebagai bisikan godaan biasa kan? Langsung tidak. Manifesto ni berhujah agenda tu dah menjelma secara fizikal melalui transhumanism. Mereka tunjuk kepada teknologi macam Internet of Bodies, manipulasi DNA, biologi sintetik dan antaramuka otak komputer. Okey, kejap. Biar saya jadi peguam bela syaitan sekejap di sini. Kalau saya penyokong kemajuan teknologi, saya akan kata ini semua cuma evolusi alatan. Macam kita beralih dari 4G ke 5G. Hujah yang sangat standard di luar sana. Kan, bila kita pakai perentak jantung, kita tak anggap tu jenayah teologi. So, kenapa tiba-tiba manipulasi genetik atau chip otak disamakan dengan jenayah yang membatalkan kontrak Tuhan? Itu cabaran logik yang kuat dan dokumen ni memang menjawab perkara tu. Sempadannya terletak pada sifat perubahan tu. Adakah ia boleh dikembalikan asal atau ia kekal irreversible? Oh, maksudnya... Maksudnya, pakai kaki palsu tak ubah kod asas kesedaran anda. Tapi bila anda sunting genom manusia secara sintetik yang tak boleh diundur atau tanam chip yang boleh kawal isyarat neuron di otak, anda sedang merampas struktur asas. Faham. So, mekanismenya berbeza. Kalau antara muka otak komputer berpotensi pintas kehendak bebas kita, adakah ibadah kita masih tulen? Atau kita cuma jalankan skrip perisian awan milik syarikat gegasi? Itulah titik kritikal dia. Bila tubuh jadi macam mesin, kesedaran dan biologi dipisahkan, keupayaan untuk beribadah secara bebas tu hilang. Dan dalam terma perundangan jenayah, dokumen ni panggil ia actus reus. Tindakan jenayah fizikal yang nyata, bukan sekadar dosa niat dalam hati. Tepat sekali. Biar saya hadam benda ni sekejap. Maknanya, tindakan ubah biologi secara kekal ni adalah actus reus yang secara praktikalnya menutup pintu taubat. Ya.
Kerana individu tu secara fizikalnya dah hapuskan perkakasan rohani yang membolehkan mereka bertaubat. Mereka dah tak mampu nak kembali ke keadaan asal. Bukan sebab pencipta tiba-tiba jadi kejam, tapi sebab entiti tu sendiri dah buang alat untuk minta ampun tu. Betul. Dan entiti tersebut tak lagi diklasifikasikan sebagai manusia di sisi kontrak. Manifestasi inilah yang penulis sifatkan sebagai kiamat sugra. Kiamat sugra. Kiamat kecil. Ya, satu perpupusan spesies manusia fitrah secara berperingkat, tapi pasti. Dan ini bukti bahawa peperangan muktamad dengan pencipta, konflik paling tinggi sedang berlaku. Bukan dengan senjata, tapi pengambil alihan biologi. Sangat mendebarkan. So, naratifnya adalah satu peperangan korporat dan teknologi melawan reka bentuk asal ilahi. Tapi kalau perang ni dah sampai tahap pintu taubat hampir ditutup, mesti ada mekanisme pembelaan, kan? Semestinya, sistem keadilan kosmik takkan biarkan ia berlaku tanpa amaran dan bukti. Siapa yang sedang berdiri mewakili manusia asal? Di sinilah dokumen ni perkenalkan watak Adam. Boleh kita bedah peranan dia? Boleh. Sistem keadilan ketuhanan sentiasa tetapkan kehadiran seorang saksi bagi setiap umat. Saksi ni mesti bawa bukti yang nyata dan bertindak sebagai rujukan hukum. Jadi pada klimaks sejarah ni, peranannya bukan setakat bagi ceramah agama lah. Tidak sama sekali. Mereka terpaksa menterjemahkan pembelaan ini ke dalam dunia realiti. Memandangkan transhumanism guna Akta Parlimen, kontrak korporat dan paten. Pembelaan pun mesti masuk gelanggang yang sama. Betul. Ia mesti dilawan dengan struktur perundangan yang kukuh. Jadi, Adam di sini bukan muncul sebagai hero fantasi bersenjata pedang. Beliau tampil sebagai pembawa dokumen, beliau bawa kontrak pencipta Islam yang syumul atau kafah ke dalam Mahkamah Dunia sebagai kertas kausa. Pemahaman yang sangat tepat. Adam memformalkan hujah Tuhan ke dalam sistem undang-undang manusia. Hujah dalam kertas kausa ni didakwa bertindak sebagai furqan. Furqan, pemisah mutlak. Antara siapa dengan siapa? Antara golongan yang masih mahu patuh pada kontrak fitrah dan mereka yang terus nak langgar waranti itu dengan menyerahkan diri pada sistem teknologi korporat. Adam memaksa umat manusia buat pilihan secara perundangan dan sedar. Ini bawa perbincangan kita terus kepada anda, pendengar kita. Di manakah kedudukan anda? Sebab dokumen ni tak biarkan anda jadi penonton je. Di sinilah mereka bawa masuk peranan plaintiff. Betul. Peranan pembawa dokumen tunggal tak cukup. Kes ni perlukan tindakan kolektif. Manusia yang nak pertahankan fitrah mesti bangkit mendaftarkan diri. Mendaftar sebagai saksi pencipta. Ya, menyertai tuntutan ni secara rasmi sebagai plaintiff di Mahkamah Dunia. Mari kita rungkai satu lagi konsep yang sangat menarik dalam analisis ni. Konsep taubat. Selalunya kita fikir taubat ni pasif. Duduk menangis, menyesal dalam gelap. Tapi sumber kita bagi definisi yang sangat berbeza. Sangat dinamik. Sumber menekankan bahawa taubat bukan sekadar pengakuan. Dalam krisis sistemik macam ni, ia perlukan pendedahan kebenaran. Cuba kita guna analogi hartanah. Kalau anda sedar tanah keluarga anda kena tipu dan dipindah milik, adakah anda cuma menangis di bucu katil dan menyesal? Takkan tanah tu nak patah balik sendiri, kan? Mestilah tidak. Taubat dalam konteks ni bermaksud anda mesti kumpul bukti, failkan saman, bawa kes ke mahkamah dan dedahkan penipu tu kepada awam. Itu terjemahan logik yang sangat tepat. Taubat pada era transhumanisme ni menuntut penolakan total terhadap sistem zalim tu. Anda mesti bersungguh-sungguh komited untuk dedahkan kebenaran yang disembunyikan. So, plaintiff yang mendaftarkan diri ni, mereka sebenarnya sedang laksanakan taubat pada tahap tertinggi. Ya, dan sumber ni mendakwa mereka yang bersungguh-sungguh bawa hujah ni akan diangkat darjatnya. Mereka jadi macam pengurus atau khalifah kepada sistem yang berteraskan fitrah. Wow! Tapi, ini cetus satu persoalan realiti yang pahit. Macam mana dengan majoriti manusia yang mungkin sedar tapi pilih untuk diam? Anda tahulah golongan yang rasa benda ni menakutkan tapi takut hilang kerja kalau bersuara. Golongan yang takut dicop penyebar teori konspirasi. Ya, tepat. Jadi mereka ikut je arahan. Apa nasib mereka? Dokumen ni ambil pendirian perundangan yang keras. Prinsipnya, diam bermaksud setuju. Silence implies consent. Oh, maksudnya kalau tak bantah? Kalau anda biarkan DNA dan struktur biologi anda diubah tanpa tentangan rasmi, anda secara undang-undangnya telah tanda tangan kontrak baru tu.
Anda tak serius, jadi anda tak dikira dalam kerangka keselamatan ni. Logik yang sangat sejuk dan menakutkan. Kalau tak tolak secara fizikal dan rasmi, anda milik mereka. Baiklah, kita dah menyelam agak dalam hari ini. Mari kita rumuskan keseluruhan struktur hujah analisis kita. Silakan. Secara asasnya, kemunculan Adam dan tindakan para plaintiff ni bukan isu kecil. Ia adalah titik klimaks kewujudan manusia sejak mula. Mereka mewakili benteng terakhir yang masih buka ruang taubat. Waktu sistem sedang galak tutup pintu fitrah kita. Dan perbicaraan ini adalah penentu mutlak antara manusia asal melawan entiti yang dah langgar kontrak secara total. Jadi untuk pendengar kita, ini bukan sekadar teori intelektual. Ini realiti yang mencabar setiap kemaskini aplikasi kesihatan, setiap pengimbas biometrik yang anda setuju guna. Anda benarkan sistem mana menguasai hidup anda? Adakah anda sedar terma dan syarat siapa yang anda sedang akur sekarang? Betul. Dan sebelum kita tamatkan perbualan ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang agak berat untuk difikirkan. Sesuatu yang patut mereka renungkan. Ya. Kita selalu risau tentang ganjaran ruh kita di akhirat, kan? Tapi bayangkan dalam 10 tahun lagi, keseluruhan biologi dan DNA anda dah diubah suai dan dipatenkan secara rasmi oleh sebuah syarikat teknologi. Sehingga kan anda tidak lagi diklasifikasikan sebagai Homo sapiens di sisi undang-undang antarabangsa. Jika itu berlaku, adakah anda rasa anda masih layak untuk berdiri dan menuntut hak anda di Mahkamah Pencipta setelah anda sendiri serahkan waranti asal anda? Sesuatu yang sangat dalam untuk dihadam. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana menyertai Selaman Mendalam ini dan sampai jumpa lagi. Anda tahu tak, selalunya bila kita sembang pasal Perang Dunia Ketiga, kepala kita ni secara automatik akan terbayang kereta kebal. Kereta kebal atau letupan nuklear. Ya, atau peluru berpandu hypersonik. Semuanya sangat fizikal kan? Sangat mekanikal. Tapi cuba bayangkan kalau perang yang paling besar, paling kritikal dalam sejarah spesies kita sebenarnya sedang rancak berlaku sekarang ni. Dan ia tak melibatkan senjata api langsung. Tepat sekali. Macam mana kalau medan pertempurannya adalah satu pertembungan undang-undang dan teologi yang sangat mendalam, semata-mata untuk merebut hak milik ke atas definisi biologi manusia itu sendiri. Itu satu pemikiran yang agak menakutkan sebenarnya. Kan? Bayangkan, chip mikro, storan awan dan pengeditan DNA itu bukan sekadar inovasi teknologi, tapi didakwa sebagai satu pelanggaran terus terhadap perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang kosmik alam semesta. Sebab bila kita bercakap tentang undang-undang kosmik ni, kita tak lagi melihat peta geografi sebagai sempadan negara. Kita melihat struktur selular. Biologi kita sendiri. Betul. Biologi dan roh manusia itu sendiri sebagai benteng terakhir yang sedang diserang. Jadi untuk penerokaan mendalam kita hari ini, kita orang ada satu himpunan sumber yang sangat luar biasa. Kita sedang melihat gabungan dokumen perundangan seperti Kertas Kausa di Mahkamah, Manifesto Falsafah yang dipanggil Blueprint Falsafah Adam, dan transkrip perdebatan tentang konsep berat macam Divine Kingship dan Kiamat Sugra. Dokumen-dokumen ni memang padat gila. Ya, bila saya baca bahan-bahan ni, sejujurnya rasa macam tengah baca skrip filem sci-fi yang epik. Ia serang habis-habisan naratif arus perdana, konspirasi elit global, malah institusi agama dan perundangan moden. Semuanya dicabar serentak. Betul tu. Jadi, macam biasa, sebagai pemandu arah anda hari ini, saya nak jelaskan awal-awal, kita orang kat sini bukan nak sokong atau tolak mana-mana pandangan ni, ya. Ya, kita neutral. Kita orang tak ambil side kanan, kiri atau apa saja spektrum politik. Tugas kita hari ini cuma nak rungkai logik dan mekanisme di sebalik hujah-hujah dari sumber ni supaya anda boleh faham apa sebenarnya yang didakwa sedang berlaku. So, dari mana kita patut mula ni? Untuk faham skala hujah ni, kita kena bermula dengan satu konsep teras yang didakwa sedang dianjam, iaitu fitrah. Okey, fitrah. Sumber-sumber ni berhujah bahawa agenda global, khususnya transhumanisme, seperti yang sering dikaitkan dengan institusi elit antarabangsa, teknologi Internet of Bodies, chip mRNA, dan identiti digital, semua tu bukanlah sekadar alat kemudahan untuk manusia.
Ia didakwa sebagai satu usaha bersistematik untuk menghapuskan keadaan semula jadi atau fitrah biologi manusia. Okey, biar saya cuba analogikan benda ni supaya senang sikit kita nak hadam. Bayangkan, fitrah manusia ni macam satu sistem operasi atau OS yang asal. Macam iOS atau Android lah. Macam iOS dalam telefon pintar anda, tapi OS ni dicipta langsung oleh pencipta. Sumber ni merujuk kepada prinsip jelas dalam teks agama yang pada dasarnya melarang sebarang pengubahan pada ciptaan asal Tuhan. Kerana fitrah ni dianggap sebagai kod sumber yang suci. Betul. Jadi, masalahnya bermula bila teknologi transhumanisme ni masuk. Ia bukan sekadar bagi software update biasa, tapi ia bertindak macam malware. Satu penggodaman. Ya, penggodaman yang nak tukar terus OS asal tu supaya kita hilang keupayaan untuk berhubung dengan server pencipta kita. Benda ni dikira jenayah besar kan dalam sumber ni? Sangat besar. Teks ini pergi lebih jauh dengan mengikatnya kepada amaran purba, di mana mengubah ciptaan itu dilihat secara harfiah sebagai agenda mutlak entiti yang menyesatkan atau syaitan. Kenapa mereka anggap ia tahap tu sekali? Kerana berdasarkan sumber teologi yang dipetik, tujuan tunggal manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Nilai manusia di sisi Tuhan tu bergantung sepenuhnya kepada ibadah dan pengakuan keesaan Tuhan tersebut. Jadi kalau OS kita dah diodam, Logiknya di sini ialah, jika biologi anda digodam, jika DNA anda diubah, dan minda anda digabungkan dengan kecerdasan buatan, anda mungkin menjadi sebuah mesin biologi yang sangat efisien. tapi Anda kehilangan roh dan kapasiti kehendak bebas untuk beribadah. Anda secara fizikalnya dah melanggar struktur asas kontrak ketuhanan tu. wah. Dan ini yang buat saya betul-betul tersentak bila baca kertas kausa tu. Mereka tak biarkan benda ni sekadar jadi perbahasan falsafah di kedai kopi. Mereka bawa ke mahkamah. Ya, hujah ini diangkat menjadi hujah perlembagaan di Malaysia. Logik mereka macam ni. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan Islam adalah agama bagi persekutuan dan memandangkan doktrin agama melarang keras pengubahan ciptaan Tuhan melalui konsep fitrah tadi, maka sebarang polisi yang memaksa campur tangan biologi ala transhumanism ke atas rakyat, Macam mandat kesihatan atau ID digital tu. tepat, semua tu didakwa sebenarnya satu pelanggaran terus terhadap perkara 31 dan prinsip teras perlembagaan negara. Mereka jadikan teologi tu sebagai perisai undang-undang sivil kita. Mereka mengubah ruang lingkup kesihatan awam dan teknologi kepada satu krisis perlembagaan. Dan krisis kosmik juga. Ya, pelanggaran hak asasi kosmik. Jika tubuh manusia sedang diserang di peringkat biologi dan perundangan secara serentak, ia memaksa satu tindakan balas yang setara. Dan di sinilah dokumen-dokumen ni mula memperkenalkan karakter Adam dan para plaintiff. Ya, di mahkamah kosmik. Mula-mula bila saya nampak nama Adam ni, saya terus terfikir, ni mesti merujuk kepada tokoh Nabi atau mungkin satu sosok penyelamat dunia. Macam wira tunggal yang akan datang selamatkan kita semua dari sistem ni. Ramai yang akan fikir macam tu. Kan? Tapi bila saya teliti balik teks tu, strategi mereka ni sangat berbeza. Adam dalam dokumen ni tak bertindak macam seorang hero filem action. Dia bertindak lebih kepada seorang perancang strategi sumber terbuka. Macam pembangun perisian open source. Macam itulah. Dia cipta kertas kausa perundangan ni sebagai satu template, satu acuan, supaya benda tu boleh ditiru, disalin dan difailkan oleh sesiapa sahaja. Maknanya, rakyat biasa yang sebenarnya jadi barisan hadapan. Betul. Dan tumpuan kepada rakyat biasa ni sangat penting dalam kerangka mereka. Kerana Adam di sini berfungsi sebagai seorang saksi. Berdasarkan penelitian ke atas teks rujukan mereka, ada satu prinsip yang sentiasa berulang. Prinsip apa tu? Bahawa dalam setiap umat, Tuhan sentiasa menetapkan kehadiran seorang saksi yang membawa bukti dan menjadi rujukan hukum. Jadi, pada era moden ini, fungsi Adam adalah membawa masuk semula kontrak asal ketuhanan tu ke dalam ruang mahkamah duniawi. Tapi dia tak buat seorang diri kan? Tak boleh. Dia memerlukan tindakan kolektif dari golongan plaintiff. Dan bila rakyat biasa ni ambil kertas kausa tu dan mendaftarkan diri mereka secara rasmi sebagai plaintiff di mahkamah, dokumen ni melabelkan mereka dengan gelaran yang agak berat. Rasul Hakim. Atau Khalifah Kecil. Ya. Mula-mula saya baca term Rasul Hakim tu, saya rasa macam, biar betul. Rakyat biasa failkan saman dan tiba-tiba diangkat darjat macam tu sekali. Ia kedengaran kontroversi kalau tak difahami konteksnya. Betul.
Tapi kalau kita ikut logik undang-undang purba yang mereka bentangkan, setiap umat tu mesti ada peguam belanya. Jadi, rasul kat sini bukan bermaksud nabi yang bawa agama baru. Ia bermaksud utusan atau peguam. Ya, makna literal dia, peguam yang membawa mesej amaran ke mahkamah dunia. Dan peranan peguam-peguam ini diterangkan dengan sangat jelas dalam rujukan mereka. Tujuan rasul atau peguam ni diutuskan sebagai pembawa khabar gembira dan amaran adalah untuk satu sebab utama, Apa sebabnya tu? supaya manusia di dunia ini tiada lagi hujah alasan terhadap Tuhan sesudah amaran itu diberikan. Faham. So, bila plaintiff mendaftarkan diri mereka secara rasmi sebagai saksi, mereka pada asasnya sedang memindahkan beban pembuktian itu kepada sistem global sedia ada. Tepat sekali. Mereka seolah-olah memberitahu dunia, kami telah bentangkan kontrak fitrah yang sebenar, sekarang terpulang kepada kamu untuk menjawabnya di mahkamah. Okey, so para plaintiff ni membawa kes mereka ke platform yang dipanggil Mahkamah Rakyat. Tapi untuk betul-betul faham kes ni, kita kena tahu siapa sebenarnya yang mereka sedang saman ni. Ini bahagian yang paling rumit. Ya, sebab dalam dokumen ni, dorang asyik sebut pasal Justinian Deception dan Vatican Trust. Seolah-olah mereka mendakwa sistem undang-undang komersial antarabangsa sekarang ni secara senyap-senyap jadikan tubuh biologi kita ni sebagai cagaran. Sebagai collateral untuk hutang negara atau Admiralty Law, Okey, macam mana tu? apabila anda lahir, pendaftaran sijil kelahiran anda mencipta satu entiti corporate atas nama anda, satu strawman. Sistem negara kemudiannya meminjam wang daripada sistem perbankan antarabangsa dan tahukah anda apa cagarannya? Tenaga kerja kita. Ya, tenaga kerja masa depan anda, biologi fizikal anda sendiri. Sumber ni merujuk sistem tiruan yang didakwa memperhambakan ini melalui satu metafora yang dipanggil Al-Masjid Al-Aqsa. Oh, tunggu sekejap. Jadi Al-Aqsa dalam dokumen ni bukan merujuk kepada lokasi fizikal di Timur Tengah tu. Bukan. Ia digunakan secara simbolik untuk mewakili undang-undang perbankan jarak jauh yang paling ekstrim dan penuh dengan hutang. Sistem fiat. Okey, so Aqsa dalam konteks mereka ni adalah sistem hutang antarabangsa yang letakkan tanda harga pada roh kita. Kalau macam tu, apa sistem alternatif yang plaintiff ni nak tegakkan? Sistem alternatif ini dipanggil Divine Kingship atau Kerajaan Ilahi. Dan simbolnya apa pula? Simbolnya ialah Al-Masjid Al-Haram. Ia mewakili natural law atau kontrak fitrah asal yang suci dan bebas dari sebarang sistem hutang. Tapi yang buat saya terfikir, kalau mereka betul-betul nak runtuhkan sistem perbankan global ni, mereka tak boleh setakat menang hujah kat mahkamah aja kan? Memang tak cukup. Mereka kena ada sistem fizikal. Ya, mereka mesti kena bina satu ekosistem alternatif. Dan dokumen ni ada sebut pasal sistem LETS. Local Exchange Trading System. Ya, sistem ekonomi mutualism. Boleh anda terangkan sikit pasal ni? Boleh. LETS ini adalah penyelesaian taktikal mereka kepada masalah fiat daripada bergantung kepada mata wang negara yang terikat dengan hutang antarabangsa tadi. Komuniti dalam sistem ni mencipta kredit pertukaran tempatan mereka sendiri. Maksudnya macam barter ke? Lebih kurang, tapi lebih tersusun. Anda menukar nilai kerja atau barangan secara terus berasaskan nilai sebenar. Tak ada penglibatan instrumen hutang antarabangsa langsung. So itu langkah fizikal untuk keluar dari sistem Aqsa tadilah. Betul. Tapi diorang tak berhenti ke ekonomi je. Membina ekonomi baru tu dah cukup radikal. Tapi mereka pergi selangkah lagi dengan menyerang terus sistem politik kita sekarang. Demokrasi dan monarki. Ya, dokumen ni dengan terang-terangan melabelkan demokrasi perwakilan moden dan juga monarki warisan sebagai sesuatu yang palsu. Alasannya agak kritikal. Semat logik sebenarnya bila kita teliti, mereka kata demokrasi ni menang semata-mata sebab undi majoriti atau siapa yang ada dana kempen paling besar. Manakala sistem monarki berkuasa sekadar atas sebab DNA keturunan, bukan sebab kebolehan individu tu. Jadi, menurut mereka, kepimpinan yang sebenar hanya boleh disahkan melalui satu benda. Kekuatan hujah. Tepat, kekuatan hujah. Hujah ini bermaksud argumen rasional yang selari dengan bukti wahyu, sains dan kesucian fitrah. Dalam konsep divine kingship, legitimasi seseorang pemimpin tu tak datang dari peti undi. Atau mahkota. Betul. Ia datang dari keupayaannya untuk mempertahankan kebenaran di medan perbicaraan awam. Dan ada rujukan teks yang tegaskan bahawa keadilan takkan tercapai selagi manusia
tak jadikan hukum pencipta sebagai pemutus, kan? Ya, sesiapa yang gagal mematahkan hujah para plaintiff di mahkamah rakyat ini, maka pemimpin atau sistem tersebut automatik hilang hak legitimasinya secara mutlak di sisi undang-undang alam semesta. Maknanya, kalau sistem sedia ada gagal beri hujah balas yang rasional untuk pertahankan campur tangan transhumanism dan sistem hutang tu tadi. Mereka terbatal sebagai pemerintah yang sah. Wow. Tapi ini yang membawa kita kepada satu persoalan yang agak mendesak. Bila saya baca semua ni, dokumen ni seolah-olah berada dalam keadaan yang sangat urgent, sangat tergesa-gesa. Memang ada unsur keterdesakan di situ. Kan? Seolah-olah kalau plaintiff ni tak filekan saman secara beramai-ramai, sekarang pada waktu dan ketika ini, kita semua akan melepasi satu point of no return. Macam kita dah tak boleh patah balik. Kenapa macam tu? Keterdesakan ini sebenarnya berakar umbi pada konsep taubat yang diketengahkan dalam dokumen ini. Okey. Taubat di sini bukan sekadar pengakuan peribadi secara senyap di atas sejadah. Habis tu? Berdasarkan prinsip yang dipegang mereka, taubat adalah satu U-turn yang agresif. Mereka yang menyembunyikan kebenaran akan menerima padah. Jadi, taubat memerlukan pendedahan kebenaran secara terbuka. Penolakan secara terang-terangan terhadap sistem yang dianggap zalim dan penglibatan aktif membina komuniti yang patuh kepada kontrak asal, macam sistem LEDS tadi. Dan kaitan dengan transhumanisme tu, kalau kita biarkan DNA kita diubah secara kekal atau biarkan diri kita disepadukan dengan teknologi AI sampai jadi cyborg, kita sebenarnya sedang memusnahkan alat biologi kita sendiri. Tepat. Alat biologi yang diperlukan untuk melaksanakan taubat tu. Macam analogi OS tadilah kan. Kalau kita dah format hard disk tu sampai rosak secara fizikal, kita dah tak ada kapasiti nak muat turun semula pengampunan Tuhan. Betul. Dan konsep ini dalam terma perundangan dikenali sebagai akta serius. Akta serius. Perbuatan jenayah yang nyata. Ya, jenayah yang bersifat fizikal. Apabila fitrah diubah, pelanggaran kontrak ketuhanan itu menjadi satu realiti fizikal yang tak boleh dipulihkan lagi. So, manusia asal tu dah lenyap lah? Lenyap. Inilah yang didakwa menutup pintu taubat secara praktikal. Dalam kerangka teologi mereka, ini adalah manifestasi sebenar kiamat sukhra atau kiamat kecil. Di mana spesies manusia fitrah yang memegang kontrak asal tu secara rasminya pupus. Dan konflik ni secara rasminya berubah menjadi isytihar perang. Gila. Ini bawa kita kepada klimaks hujah mereka yang bersandarkan satu hukum kosmik yang buat saya betul-betul meremang masa kaji sumber ni. Mereka susun beberapa jurujukan teks secara berurutan. Mula-mula, prinsip asasnya ialah Tuhan itu maha adil. Ya, dia tidak akan menganiaya sesiapa pun walaupun seberat zarah. Ya. Dan oleh sebab keadilan mutlak tu menjadi tidak kebiasaan bagi Tuhan untuk membinasakan mana-mana peradaban atau negeri, sebelum dia mengutuskan utusan ke pusat peradaban tersebut untuk bacakan amaran. Menghantar amaran tu adalah prasyarat mutlak. Prasyarat wajib, kan? Yeah. Sebelum sebarang hukuman atau pembersihan skala kosmik boleh dilaksanakan. Betul. Tepat pada masanya. Jadi kalau kita ikut logik mereka, kertas kausa dan tindakan rakyat biasa mendaftarkan kes di mahkamah rakyat tu. Itulah amarannya. Ya, para plaintiff yang bawa bukti ini sedang bertindak sebagai peguam atau utusan tadi. Dan sekiranya bukti ini dibentangkan dengan jelas, tetapi majoriti masyarakat, malah pemimpin dunia, memilih untuk mentertawakan atau menolak amaran tersebut. Atau mereka terus agresif meneruskan agenda mengubah fitrahnya. Mengikut teks rujukan, golongan yang menolak ini secara terang-terangan telah menjadi saksi ke atas penentangan diri mereka sendiri. Mereka tak boleh lagi kata mereka tak tahu. Tepat sekali, tiada alasan lagi. Dan apabila prasyarat pembuktian itu telah dipenuhi oleh para plaintiff dan amaran itu tetap ditolak, maka hukum alam yang adil tu mengambil tempat. Berhaklah peradaban itu dibinasakan sehancur-hancurnya berdasarkan amaran dalam teks purba tersebut. Jadi, plaintiff-plaintiff ini bukanlah sedang merancang satu pemberontakan menggunakan senjata api. Tak perlu pun kan? Tak perlu. Secara perundangan ilahi, pendaftaran hujah mereka di Mahkamah Dunia telah memenuhi syarat wajib untuk mengisytiharkan bahawa konflik fitrah ini telah mencapai tahap pelaksanaan perang sepenuhnya. Beban kosmik tu dialihkan terus ke atas bahu sistem dunia sekarang ni. Jadi kalau kita rumuskan keseluruhan penerokaan mendalam kita hari ini, skala pemikiran dalam bahan-bahan ni memang betul-betul di luar imajinasi biasa. Sangat komprehensif. Ya.
Ia menghubungkan sesuatu yang sangat mikroskopik seperti rantaian DNA manusia dengan sistem kewangan antarabangsa yang besar, manipulasi sijil kelahiran, dan menggabungkannya dengan peranan kosmik dan undang-undang ilahi. Semuanya dikaitkan menjadi satu naratif. Benda ni memberi amaran keras bahawa kelangsungan hidup kita sekarang ni bukan terancam oleh bom nuklear, tetapi oleh kehilangan keaslian biologi kita sendiri. Dan jika ada satu pengajaran penting untuk anda bawa pulang dari perbincangan kita ni, ia adalah tentang konsep pemilikan. Macam mana tu? Anda tidak lagi boleh bersikap pasif terhadap perkembangan teknologi di sekeliling anda. Apabila satu inisiatif ID digital dilancarkan atau pelancaran mata wang digital macam CBDC yang didakwa boleh mengawal tingkah laku perbelanjaan anda mesti berhenti dan bertanya. Kena sentiasa persoalkan. Ya, adakah sistem baru ini menghormati dan memperkasakan kedaulatan fitrah saya? Atau adakah ia sedang merangka satu aktor serius? Satu jenayah biologi. Betul. Sebagai langkah pertama untuk menggabungkan dan melenyapkan entiti kemanusiaan asli anda ke dalam grid pemantauan antarabangsa. Dan itu tanggungjawab yang sangat berat. Mesej paling kuat dari penerokaan Blueprint Adam ni ialah dunia takkan diselamatkan oleh seorang wira yang turun dari langit dengan pedang bercahaya. Bukan macam dalam wayang. Tak. Ruang taubat yang terakhir ini dibiarkan terbuka oleh tindakan kolektif golongan minoriti. Rakyat biasa, plaintif-plaintif yang berani tampil, mendaftarkan diri sebagai saksi di mahkamah untuk mempertahankan kontrak ketuhanan itu. Sebelum kita berpisah hari ini, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu pemikiran provokatif. Kalau benar, seperti mana yang dihujahkan oleh sumber kita hari ini, bahawa keseluruhan memori sejarah alam semesta dan kontrak asal ketuhanan itu memang telah sedia tersemat, terkod secara suci di dalam rantaian DNA dan kesedaran biologi kita, cuba kita fikirkan sejenak tentang tabiat gaya hidup moden kita. Kebergantungan kita yang semakin ekstrim kepada AI untuk berfikir dan kebergantungan kita kepada cloud storage untuk menyimpan setiap memori pribadi kita. Adakah itu semua sebenarnya satu proses penyerahan diri secara sukarela? Itu satu soalan yang berat. Kan? Adakah kita sedang perlahan-lahan memadam kapasiti evolusi jiwa kita sendiri seolah-olah kita dengan rela hati memformat memori ketuhanan di dalam diri semata-mata untuk memberi ruang kepada software update tiruan yang direka untuk memperhambakan kita? Sesuatu yang agak mendalam untuk difikirkan bila anda nak tekan butang update atau scroll media sosial malam ini. Terima kasih kerana menyertai kami dalam penerokaan yang merentas batas biologi, undang-undang dan teologi hari ini. Teruslah mempersoalkan naratif arus perdana, kekal berwaspada dan yang paling penting, pertahankan OS semula jadi anda sebaik-baiknya. Jumpa lagi. Kali ini, kita nak lihat satu kes undang-undang yang sangat luar biasa. Ia bukan tentang siapa menang atau siapa kalah, tapi ia adalah tentang seorang individu, Adam bin Ahmad, yang menggunakan sistem kehakiman untuk sampaikan satu mesej yang dia percaya amat penting untuk sejarah. Cuba kita fikirkan soalan ni sekejap. Ini bukan soalan falsafah kosong tau. Ia sebenarnya adalah tapak kepada keseluruhan tindakan undang-undang yang akan kita bincangkan. Ia betul-betul menguji di mana sempadan antara pilihan sesebuah kerajaan dengan apa yang dihujahkan sebagai satu kewajipan yang tak boleh dielak lagi. Okey, jadi cerita dia bermula dengan sesuatu yang nampak macam ringkas je. Seorang warga negara failkan saman terhadap kerajaan dia sendiri. Tapi, niat di sebalik semua ni jauh lebih besar daripada apa yang kita nampak atas kertas. Perkara asasnya macam ni. Adam bin Ahmad tak minta mahkamah hukum sesiapa pun. Tak. Sebaliknya, dia minta mahkamah arahkan pihak berkuasa untuk buat kerja mereka, iaitu menyiasat. Jadi, strateginya di sini adalah untuk hidupkan enjin siasatan negara guna bukti yang dia bentangkan. Jadi, fahamkan, isu utamanya bukan pasal selok-belok undang-undang yang rumit tu. Ini lebih kepada satu ujian. Ujian untuk tengok sama ada sistem keadilan kita ni sanggup tak dengar satu amaran tentang ancaman yang sangat besar, walaupun puncanya dari luar negara dan sifatnya pun kita tak pernah tengok sebelum ni. Sekarang, jom kita tengok macam mana hujah dia dibina. Ini bahagian yang menarik. Macam mana satu dokumen dari Amerika Syarikat cuba dijadikan asas untuk tindakan undang-undang di Malaysia? Memang satu strategi yang sangat kreatif.
Okey, logik dia macam ni. Ikut betul-betul ya. Mula-mula, ada laporan rasmi dari Kongres AS. Ini dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup kuat. Lepas tu, hujahnya, sebab ancaman biologi ni isu global, dia tak kenal pasport kan? Maka laporan ni secara automatik jadi isu keselamatan negara Malaysia juga. Dan dari situlah, didakwa wujudnya satu kewajipan untuk pihak berkuasa kita mula menyiasat bawah kanun keseksaan. Analogi ni senang je nak faham kan? Mesej dia jelas. Ancaman keselamatan negara tak berhenti kat sempadan. Kalau ada asap, kalau ada petunjuk bahaya dari luar yang boleh kena kat kita, kita tak boleh buat-buat tak nampak. Kita ada tanggungjawab untuk siasat dari mana datangnya api tu. Dan inilah kunci kepada keseluruhan hujah undang-undang dia. Selalunya, undang-undang cakap apa yang kita tak boleh buat. Jangan mencuri, jangan langgar lampu merah. Tapi kes ini bergantung pada satu konsep yang lain, kewajipan positif. Dia kata dalam keadaan tertentu, kegagalan untuk bertindak, kegagalan untuk menyiasat itu sendiri adalah satu kesalahan. Baiklah, bab undang-undang kita dah faham sikit-sikit. Sekarang, jom kita kupas lapisan yang lebih dalam. Sebab kes ni dibentangkan bukan sekadar sebagai satu saman biasa, tapi sebagai sebuah jihad hujahan. Untuk faham kenapa dia buat semua ni, kita kena faham dulu istilah Qiyamah Sughra ni. Dalam naratif yang dibentangkan, ia merujuk pada satu zaman di mana nilai-nilai asas kemanusiaan kita dikatakan sedang terhakis teruk. Jadi, tindakan undang-undang ni dilihat sebagai satu cara untuk bertindak balas terhadap krisis yang lebih besar ni. Jadi apa benda jihad hujahan ni? Senang cerita, ia macam perjuangan guna akal dan bukti. Tujuannya bukan untuk menang perang guna senjata, tapi untuk pastikan hujah dan amaran ni direkodkan secara rasmi dalam sistem. Bila dah masuk rekod mahkamah, ia akan jadi satu dokumen sejarah yang tak boleh dipadamkan. Mengikut naratif ni, kita sekarang berada di satu persimpangan. Ada dua jalan. Satu, yang dilambangkan oleh Al-Masjid Al-Haram, jalan untuk kembali kepada fitrah, kepada keadaan semula jadi kita. Jalan kedua pula yang dilambangkan oleh Al-Masjid Al-Aqsa, mewakili sistem global moden yang kita ada sekarang. Kes ini, tujuannya adalah untuk tunjukkan perbezaan antara dua jalan ni dengan sejelas-jelasnya. Dan semua ini membawa kita kepada peranan Adam bin Ahmad sendiri dalam cerita besar ni. Dia tak dilihat sebagai penyelamat atau hero. Peranan dia adalah sesuatu yang lebih asas, seorang saksi. Mesej penting kat sini ialah sesiapa pun boleh ambil peranan ni. Adam ni digambarkan sebagai orang biasa je yang guna hak dia untuk bersuara. Peranan dia sebagai saksi adalah untuk sampaikan semula hujah yang dah sedia ada dan pastikan ia didokumentkan pada waktu yang dianggap sangat-sangat genting. Jadi apa kerja seorang saksi dalam konteks ni? Bukan sekadar duduk dan tengok tau. Ia satu tindakan proaktif, mengemukakan bukti, mencipta rekod dan memaksa kita untuk bertanggungjawab. Tujuannya? Supaya pada masa depan, tak ada siapa boleh cakap, kami tak tahu pun pasal ni. Atau tak ada siapa pernah bagi tahu kami. Garis masa ni, ia meletakkan kes mahkamah di Kuala Lumpur tu dalam satu skala yang sangat epik. Ia bermula dari perjanjian roh kita sebelum kita dilahirkan, meletakkan tindakan Adam ni sebagai satu titik penting pada masa kini. Dan berakhir dengan satu pilihan muktamad yang akan menentukan penamat sejarah seperti yang kita kenali. Kita akhiri dengan petikan ini. Tak kisahlah apa pun pandangan kita tentang semua dakwaan ni kan. Tapi naratif ni tinggalkan kita dengan satu soalan besar tentang tanggungjawab. Bila kita berdepan dengan sistem yang begitu besar, cabaran global yang rumit, apa sebenarnya peranan dan kuasa seorang individu? Adakah cukup dengan hanya berdiri dan menjadi saksi? Okey, kali ni kita nak bongkar satu persoalan yang cukup mendalam. Siapa sebenarnya orang soleh yang paling tinggi darjatnya? Dan lagi penting, kenapa kemunculan mereka ni seolah-olah hanya diisyaratkan pada zaman ini, zaman kita sekarang? Jom kita mula dari yang paling asas. Apa sebenarnya maksud soleh? Sebab kan, ramai orang fikir soleh ni ialah sekadar baik, taat, rajin buat amal. Itu saja. Tapi pemahaman tu sebenarnya terlalu cetek, terlalu nipis. Pandangan umum, ia adalah satu sifat peribadi. Tapi dalam Quran lain. Soleh ni, ia satu fungsi, satu tindakan. Tugasnya adalah untuk membetulkan apa yang rosak, untuk selaraskan apa yang dah tak selari, dan untuk wujudkan satu perjanjian yang tepat. Perbezaan ni sangat besar. Ia bukan lagi tentang siapa diri anda, tapi tentang apa yang anda lakukan. Ia bukan satu status yang pasif, tapi satu tugasan yang sangat aktif. Cuba fikir sejenak, seluruh hidup kita ni berjalan atas kontrak kan?
Awak kerja, ada kontrak. Beli rumah, ada perjanjian jual beli, itu kontrak. Kahwin pun ada akad, itu pun satu bentuk kontrak. Tak ada satu pun sistem dalam hidup kita ni yang boleh jalan tanpa ada perjanjian. Jadi, kalau semua urusan dunia kita perlukan perjanjian yang jelas, bagaimana boleh dengan hubungan kita yang paling penting sekali? Hubungan antara kita dengan pencipta kita. Adakah ia dibiar macam tu je, tanpa aturan? Atau ia juga sebuah perjanjian? Jawapannya ada dalam Quran. Cukup jelas. Penuhi bahagian kamu dalam perjanjian denganku, nescaya aku akan penuhi bahagianku. Ini bukan sekadar ayat simbolik, tahu tak? Ini adalah terma, syarat dalam satu kontrak yang sebenar. Dengan kefahaman ni, definisi orang soleh pun berubah. Ia bukan lagi cuma pasal orang baik, tapi ia merujuk kepada individu yang faham kontrak dengan Tuhan. Dia tahu apa terma dan syaratnya. Dan paling penting, dia tahu macam mana nak laksanakan perjanjian tu dalam dunia nyata. Ini membawa kita kepada satu idea tentang hierarki. Kalau ia satu fungsi, sudah tentulah ada tahap kemahiran yang berbeza-beza. Dan yang tertinggi di antara semua orang soleh adalah yang paling pakar, yang paling mahir selok-belok kontrak Tuhan. Kita guna satu analogi yang mudah. Katakan awak nak beli rumah. Awak dapat satu kontrak tebal, berpuluh-puluh muka surat. Awak akan terus tanda tangan ke? Mesti tak. Awak akan cari peguam yang paling bagus kan? Kenapa? Sebab peguam faham setiap klausa, setiap risiko, setiap benda yang tersirat. Begitulah fungsinya. Orang soleh yang darjatnya tertinggi ni, dia macam peguam kontrak Tuhan. Dia bukan saja faham untuk diri dia, tapi dia mampu jelaskan kerumitan kontrak tu kepada orang lain untuk pastikan perjanjian itu betul-betul ditegakkan. Dan hierarki ni bukan kita reka-reka. Al-Quran sendiri ada sebut, tak semua orang soleh tu sama. Ada yang diangkat darjatnya lebih tinggi dari yang lain. Dan ada janji yang sangat besar, bahawa bumi ini akhirnya akan diwarisi oleh mereka. Ini semua menunjukkan ada level. Dan penentu level tertinggi itu adalah penguasaan terhadap kontrak. Tapi kepakaran tentang kontrak itu sahaja tak cukup. Ada satu lagi faktor yang mengubah segala-galanya. Faktor kritikal itu ialah masa. Kontrak Tuhan ni, ia tak diturunkan sekaligus. Ia ada garis masanya. Ia turun sikit-sikit, berperingkat. Kemudian, pada satu titik dalam sejarah, ia diisytiharkan. Sempurna. Lengkap. Tapi, pelaksanaan penuhnya belum lagi berlaku. Pentasnya waktu itu baru sedang disiapkan. Lepas tu, datang satu ayat yang menjadi titik tolak. Satu ayat yang membawa amaran yang paling keras sekali. Isunya apa? Riba. Dan kalau manusia gagal tinggalkannya, hukumannya bukan sekadar dosa, tapi satu pengisytiharan perang. Ya, perang. Bukan perang dengan pedang atau senjata macam yang kita bayangkan, tapi perang antara sistem, perang antara kontrak Tuhan melawan satu kontrak lain yang dicipta manusia. Dan sekarang, cuba kita tengok dunia sekeliling kita. Riba bukan lagi sekadar dosa peribadi yang dibuat oleh seorang dua. Tak. Ia dah jadi tulang belakang kepada seluruh sistem kewangan global. Satu sistem yang mengikat leher setiap manusia atas muka bumi ini sama ada kita sedar ataupun tidak. Di tengah-tengah perang sistem yang maha dahsyat ni, keputusannya sebenarnya telah pun ditetapkan oleh Allah. Bukan mungkin menang, bukan ada harapan untuk menang, tapi pasti menang. Keputusan itu dah tertulis. Okey, sekarang kita cuba sambungkan semua titik-titik ni. Kalau perang sistem ni sedang berlaku sekarang di puncaknya dan kemenangan pula dah dijamin, maka secara logiknya kita sekarang ni sedang berada di babak akhir. Inilah dia, klimaksnya. Dan konflik ini dah sampai ke tahap yang paling menakutkan. Sistem lawan ni, dia bukan lagi nak harta awak. Dia nak diri awak. Tubuh awak dijadikan data. Hidup awak dijadikan aset. Kemanusiaan itu sendiri dah jadi komoditi. Inilah tahap peperangan sistem yang paling tinggi. Jadi sekarang, segalanya jadi jelas. Seorang pakar terulung hanya akan terbukti kehebatannya bila diuji dengan ujian yang paling getir, kan? Samalah juga, orang soleh tertinggi, si peguam kontrak Tuhan ni, hanya boleh muncul bila kontrak itu diuji sepenuhnya. Bila ia berdepan dengan lawannya yang paling kuat. Dan ujian mutlak itu sedang berlaku sekarang. Pentasnya dah siap. Konfliknya tengah memuncak. Semua syarat untuk kemunculan darjat kesolehan yang tertinggi kini telah pun lengkap. Jadi, persoalan terakhir bukan lagi tentang siapa mereka, tapi tentang kita.
Dalam pertembungan antara dua sistem, antara dua kontrak yang saling berlawanan ni, kontrak yang mana satu akan jadi pilihan hidup awak? Pilihan itu ada di tangan kita semua. Anda tahu tak, setiap kali kita muat turun aplikasi baru dekat telefon kita, akan keluar satu kotak teks yang sangat panjang yang kita panggil terma dan syarat tu. Yang selalunya kita tak baca pun kan? Ya, betul. Kita cuma tata laju-laju ke bawah, lepas tu terus tekan butang saya bersetuju. Kita dengan mudahnya serahkan akses data kita, lokasi kita, malah kadang-kadang mikrofon kita tanpa fikir panjang. Sebab ia pantas, mudah dan kita anggap ia prosedur biasa je untuk hidup dalam dunia moden ni. Kita macam tiada pilihan lain lah. Tapi, cuba anda bayangkan jika butang saya bersetuju tu sebenarnya bukan sekadar kebenaran nak guna aplikasi. Bayangkan kalau ia ditafsirkan sebagai satu penyerahan hak mutlak ke atas tubuh, minda dan roh anda kepada satu sistem global. Itu satu pemikiran yang agak menakutkan sebenarnya. Macam kita hilang kawalan sepenuhnya. Kan? Dan sebuah sistem yang didakwa direka khusus untuk memadamkan fitrah kemanusiaan anda. Hari ini kita akan bedah satu topik yang pada mulanya nampak macam kes mahkamah biasa. Tapi tiba-tiba ia meletup menjadi satu pertembungan epik antara perundangan moden, falsafah kuno dan nasib spesies manusia. Betul. Dan sumber utama yang kita analisis hari ini adalah satu set dokumen mahkamah rasmi dari Malaysia. Secara spesifiknya, notis rayuan dari Mahkamah Tinggi Sungai Petani. Dari Sungai Petani ya? Ya, tapi bila kita teliti isinya, ia disulami dengan analisis perlembagaan yang sangat mendalam, serta teks falsafah dan teologi. Kita sedang melihat satu cabaran perundangan oleh individu yang mendakwa mewakili keseluruhan umat manusia semula jadi. Beliau menentang apa yang digambarkannya sebagai sistem perhambaan global. Dan sebelum kita selam lebih dalam, saya perlu buat satu penafian yang sangat jelas untuk anda yang sedang mendengar. Teks yang kita kaji ni mengandungi dakwaan yang sangat berat tau. Sangat berat, ya. Ada elemen teori konspirasi global, tafsiran teologi yang agak tajam dan tuduhan jenayah terhadap institusi antarabangsa. Jadi tujuan kita berbincang hari ini sama sekali bukan untuk menyokong atau mengambil mana-mana pihak. Tepat sekali. Kita hanya nak faham macam mana hujah ni disusun dan kenapa idea berani ni dibentangkan. Kita nak cari logik di sebalik naratif sumber asal ini secara neutral. Dan itu pendekatan yang sangat penting. Kita kena lihat dokumen ni sebagai percubaan mentakrifkan semula realiti. Tugas kita cuma merungkai mekanisme hujah tersebut. Jadi, mari kita mula di dunia realiti, di atas lantai sebuah mahkamah di Malaysia. Kes ini difailkan oleh seorang individu bernama Adam bin Ahmad menentang kerajaan Malaysia dan beberapa agensi lain. Bila saya baca dokumen ni, pencetus kes ni sangat spesifik. Ia bukan bermula dengan isu tempatan. Sebaliknya, ia gunakan satu laporan rasmi dari Kongres Amerika Syarikat pada tahun 2024 pasal krisis pandemik global. Ya, itu bahagian yang sangat menarik. Pelik kan? Kenapa satu kes di Sungai Petani menggunakan laporan Kongres A sebagai asas hujah? Strategi perundangannya kat sini sangat halus sebenarnya. Dokumen ini gunakan laporan Kongres tu sebagai bukti prima facie atau bukti permulaan yang sah. Oh, kiranya macam dokumen rasmi untuk buka kes lah. Betul, laporan tu bincang fasal asal-usul krisis pandemik dan potensi manipulasi biologi. Hujah plaintif ialah, bila wujud laporan rasmi antarabangsa macam ni, pihak berkuasa tempatan secara automatik ada obligasi positif. Maksudnya tanggung-tanggung aktif untuk siasat? Ya, di bawah Undang-Undang Jenayah Negara. Secara khusus, plaintif rujuk Seksyen 130C dan 130K Kanun Keseksaan Malaysia. Seksyen ni melibatkan kesalahan keselamatan dan keganasan. Okey, kejap. Biar saya cuba fahamkan. Maksudnya pihak berkuasa wajib siasat dakwaan tentang eksperimen biologi, macam teknologi mRNA tu dan unsur paksaan ke atas manusia. Tepat sekali. Mereka tak boleh diam je. Saya suka bayangkan analogi macam ni. Ia umpama anda nampak asap tebal hitam keluar dari rumah jiran sebelah. Anda tak boleh sekadar duduk tengok TV dan kata, oh tu rumah jiran, lantak dia lah. Betul. Anda wajib bertindak. Kan?
anda wajib hubungi bomba. Sebab kalau abaikan, api tu akan merebak dan bakar rumah anda sendiri. Itu perumpamaan yang sangat tepat untuk konsep illegal omission atau perbuatan berdiam diri yang menyalahi undang-undang. Permohon dalam kes ni tak datang mahkamah minta hakim hukum kerajaan, sebaliknya dia tuntut mahkamah iktiraf yang berdiam diri bila berdepan ancaman biologi rentas sempadan adalah satu jenayah terhadap perlembagaan. Wow. Jadi berdiam diri tu dianggap pengkhianatan terhadap nyawa manusia lah. Ya, itulah intipati hujah awalnya. Okey, lepas titik ini, saya perasan naratif dokumen ni berubah secara drastik. Ia mula sebagai kes kesihatan awam, tapi tiba-tiba jadi pertemuan kontrak perlembagaan rohani. Ada sebut fasal Al-Masjid Al-Haram dan Al-Masjid Al-Aqsa. Aha, di sinilah ia jadi sangat kompleks. Macam mana dokumen mahkamah boleh melompat dari vaksin mRNA kepada nama masjid fizikal di Timur Tengah? Di sinilah letaknya pendefinisian semula konsep teologi. Dokumen ni sama sekali tak merujuk kepada bangunan fizikal. Ini guna nama tu sebagai metafora. Metafora untuk apa tu? Untuk dua sistem undang-undang yang bertembung. Al-Masjid Al-Haram ditafsirkan sebagai rule of law yang sejati. Ia melambangkan covenant atau perjanjian fitrah asal manusia dengan penciptanya. Apa yang kita panggil natural law. Oh, okey, faham. Habis tu Al-Masjid Al-Aqsa pula adalah lawannya. Ya, Al-Masjid Al-Aqsa dalam teks ni jadi simbol kezaliman sistem global. Ia merujuk spesifik kepada banking law atau undang-undang perbankan hutang. Undang-undang bank. Ya, dan satu sistem trust palsu yang didakwa dicipta oleh golongan elit termasuk entiti sejarah macam Vatican. Hujahnya sistem ni dah rampas kedaulatan manusia berabad lamanya. Merampas kedaulatan kita. Ini sangat berkait dengan sistem pendaftaran moden. Maksudnya, dokumen ni mendakwa setiap kali kita daftar sijil kelahiran anak, kita sebenarnya tanda tangan kontrak jadi hamba. Macam mana mekanisme dia berfungsi? Konsep ni pinjam dari teori Admiralty Law atau Undang-Undang Maritim. Secara asasnya, Undang-Undang Maritim dicipta untuk uruskan kapal dan kargo komersial di laut. Okey, kapal komersial. Tapi dokumen ni mendakwa sistem maritim ni telah diaplikasikan ke atas manusia. Bila bayi dilahirkan dan surat beranak didaftarkan, satu entiti korporat rekaan atau strawman dicipta guna nama bayi tu. Wait, maksudnya nama kita atas kertas tu bukan merujuk kepada kita sebagai manusia berdarah daging. Ia macam syarikat atau komoditi? Kita guna digital ID atau bank hutang. Kita seolah-olah serahkan pemilikan tubuh dan roh kita kepada entiti trust global yang palsu. Wow. Kita dilucutkan hak penjaga bumi dan jadi mangsa sistem perhambaan. Kalau sistem gergasi ni dah kawal segalanya dari sijil kelahiran ke identiti digital, siapa yang boleh melawannya? Itu soalan yang sangat penting. Dan macam mana dia nak lawan di Mahkamah Sivil di Malaysia? Kat sinilah identiti plaintiff iaitu Adam Ahmad jadi sangat memukau. Mungkin paling suka dipercayai dalam dokumen ni. Betul. Tumpuan utama teks ni terletak pada cara Adam Ahmad posisikan dirinya. Beliau tak bertindak macam plaintiff biasa yang sekadar tuntut ganti rugi. Habis tu, dia posisikan diri dia sebagai apa? Dokumen ni meletakkan beliau sebagai saksi agung dalam Mahkamah Allah. Misinya adalah untuk mencabar keseluruhan sistem ciptaan manusia ni. Kejap, saya perlu cabar sikit idea ni. Adakah dia pergi mahkamah dan cakap, saya adalah saksi dari zaman permulaan dunia? Adakah dia mendakwa dirinya Nabi baru atau Mesihah? Bukan macam tu. Sebab saya tak nampak macam mana mahkamah moden boleh terima pemfailan dari entiti kosmik macam tu. Ini strategi yang sangat bijak tau. Dokumen ni berhati-hati untuk tidak mendakwa beliau sebagai Nabi atau Mesihah. Kalau dia buat macam tu, kes ni akan terus dibuang sebagai ajaran sesat. Oh, make sense. Jadi, siapa beliau sebenarnya dalam naratif ni? Identitinya dibingkai sebagai manifestasi golongan soleh, iaitu satu fungsi kesaksian. Dalam hujahan ini, Adam Ahmad diangkat sebagai pemegang masa dalam Loh Mahfuz. Loh Mahfuz, kitab takdir tu. Ya, beliau menyaksikan semua peristiwa dunia. Garis masanya epik, bermula dari kegagalan Nabi Adam yang pertama mengekalkan perjanjian asal hinggalah ke saat krisis transhumanisme hari ini. Jadi, kiranya dia bawa beban sejarah seluruh manusia ke ruang mahkamah sivil. Ya, betul.
Hujah ni bersandar pada konsep perjanjian primordial dalam surah 7 ayat 172. Yang fasal roh berjanji dengan Tuhan tu kan? Betul tu. Teks tu cerita semua roh dah berjanji setia sebelum lahir. Tapi memori rohani tu dipadamkan oleh sistem pendidikan dan perbankan dunia. Jadi, kehadiran Adam Ahmad Soleh adalah untuk menyempurnakan wasiat perjanjian tu dengan membawa Islam kafah. Islam kafah, bukan sekadar solat dan puasa lah. Ya, Islam sebagai sistem perlembagaan semula jadi yang menyeluruh untuk batal kontrak undang-undang maritim palsu tadi. Ini kedengaran pada saya macam ni. Cuba bayangkan ada satu syarikat mega global yang dah beroperasi beribu tahun, tapi penuh penipuan dan dia perhambakan pekerja dia. Satu metafora yang menarik. Tiba-tiba, muncul seorang juru audit forensik bebas. Dia tak bawa senjata pun. Dia cuma bawa satu fail tebal, rekod segala penipuan dan salinan asal kontrak dari hari pertama syarikat ditubuhkan. Ya, Dan dia letak fail tu atas meja mahkamah tertinggi sebagai bukti kukuh. ya, macam tu ke? Analogi juru audit tu memang rumuskan konsep ni dengan cemerlang. Adam Ahmad dalam cerita ni adalah hujah hidup atau bukti bernyawa. Hujah hidup. Menarik. Ya, dalam Undang-Undang Fitrah, anda tak perlu tentera nak kalahkan pembohongan. Anda cuma perlu bentangkan kebenaran yang tak boleh disangkal. Bila hujah kontrak asal dibawa ke mahkamah dan sistem tak boleh jawab, Sistem perhambaan tu automatik terbatal. Tepat sekali. tapi persoalan saya, kenapa juru audit kosmik ni perlu muncul sekarang? Kenapa tak 100 tahun lepas, waktu zaman penjajah ke? Sumber kita jawab ni dengan amaran fasa kiamat sugra. Kan? Kiamat kecil. Ya, dan ia bukan kiamat kecil yang biasa kita dengar macam gempa bumi atau peperangan. Habis tu, kiamat kecil versi dokumen ni macam mana? Definisi kiamat sugra, mereka merujuk kepada ancaman eksistensial berasaskan teknologi, iaitu ancaman transhumanisme. Ia merangkumi Internet of Bodies atau IOB, manipulasi genetik melalui mRNA dan kecerdasan buatan. AI dan agenda The Great Reset lah ni. Betul, dokumen ini mendakwa ini projek penaklukan muktamad oleh elit proksi yang dirujuk sebagai keturunan ular. Tujuan mereka nak pisahkan manusia dari fitrah asalnya. Okey, kat sini ia jadi sangat menarik dan agak mengelirukan bagi saya. Macam mana sebuah teknologi macam chip ID digital boleh padamkan roh? Ia berkaitan dengan biologi dan frekuensi. Sebab roh tu kan sifatnya gaib, metafizik. Bagaimana benda fizikal boleh rosakkan sambungan rohani? Apa mekanismenya? Hujahnya bersandar pada idea bahawa tubuh biologi kita yang asli dengan DNA semula jadinya adalah satu-satunya hardware atau perkakasan yang dicipta Tuhan khusus untuk roh. Oh, okey. Jadi badan kita ni hardware. Ya. Ia ada frekuensi khusus nak berhubung dengan pencipta. Bila anda ubah hardware ni dengan kejuruteraan genetik atau gabungkan saraf kita dengan rangkaian digital, tubuh tu tak lagi asli. Maksudnya kapasiti badan nak simpan roh tu hilang. Betul. Bila fitrah biologi berubah, sambungan tu terputus. Jadi bila manusia bertukar jadi cyborg, kontrak asal roh dengan Tuhan tu automatik terbatal sebab spesifikasi badan dah berbeza. Secara teknikalnya, dalam dokumen ni, ya, mereka bagi amaran keras. Kalau transhumanism berjaya, pintu taubat akan tertutup selamanya. Bukan sebab Tuhan tak ampunkan, tapi manusia biologi hibrid tu dah tak ada alat rohani untuk bertaubat. Wow. Jadi adakah mereka anggap sains, perubatan, internet ni semua jahat? Adakah teknologi ni syaitan? Kalau kita teliti, ia bukan penolakan terhadap sains. Teks ni sendiri sangat logik. Masalah yang mereka ketengahkan adalah sains yang dipacu tanpa moral rohani, tanpa wasiat Ibrahim. Oh, sains tanpa perlembagaan semula jadilah. Ya, bila inovasi digunakan untuk cipta identiti biometrik demi mengawal manusia, ia jadi tirani. Sains patut membebaskan kita, bukan jadikan kita node data dalam matriks korporat. Okey, kalau kita berdepan dengan ancaman kiamat kecil ni, di mana musuh monopoli bank, kesihatan, teknologi global, apa jalan keluarnya? Dokumen ni langsung tak seru kepada peperangan fizikal kan? Tak, langsung tidak. Mereka seru kepada revolusi perundangan sumber terbuka atau open source. Macam mana tu? Undang-undang open source? Inilah fasa penyelesaiannya. Konsep mahkamah rakyat. Misi Adam Ahmad bukan untuk jadi wira pujaan,
Tapi dia sediakan kertas kawasan ni sebagai satu template. Jadi dia nak orang awam salin dan tampal hujah dia, bawa ke mahkamah masing-masing. Lebih daripada tu, dia nak setiap individu kaji hujah ni, fahamkan dan jadi rasul hakim mereka sendiri. Strategi ni dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Prinsip jika tiada bantahan, maka benarlah hujahan. Ya, jika hujah kebenaran dibentangkan secara formal dan pihak lawan tak mampu datangkan hujah balas, maka secara sendirinya kebenaran tu tertegak. Sistem tu terpaksa buktikan keabsahannya. Kalau gagal, ia runtuh. Benda ni benar-benar macam mencipta perisian antivirus. Dia masuk dalam sistem operasi matriks dunia, cari kelemahan kod perbankan dan bangunkan antivirus ni. Metafora yang sangat bagus. Lepas tu dia berikan antivirus ni secara percuma kepada semua manusia supaya kita boleh reboot semula sistem ni dari dalam. Tepat sekali. Konsep reboot tu sangat jitu. Ini adalah demokrasi keadilan kosmik. Sistem elit bergantung pada kejahilan kita. Bila template perundangan ini diberi, kuasa dikembalikan kepada rakyat. Untuk kita ambil balik hak sebagai khalifah. Ya, penjaga bumi. Berdiri atas kaki sendiri tanpa tunggu penyelamat dari luar. Merentas zaman dari Nabi Adam hingga ancaman kiamat sughra transhumanisme, ia menukar isu sivil jadi pertarungan kosmik antara hukum fitrah dan perhambaan hutang. Dan perkara paling kritikal untuk pendengar fikirkan ialah implikasinya. Sama ada anda anggap ni falsafah ekstrim atau sekadar teori, ia cetuskan soalan penting. Sejauh mana kita dah kompromi kedaulatan identiti kita? Betul, adakah kita terlalu selesa serahkan tubuh dan data kita kepada sistem digital tanpa baca terma dan syarat? Itu bahaya sebenarnya kita hadapi sekarang. Ya, ia bawa kita kembali ke butang saya bersetuju di awal tadi. Kemudahan sering datang dengan harga privasi dan kebebasan. Jadi sebelum kita berpisah hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk anda renungkan sendirian. Bayangkan esok pagi, anda dipanggil sebagai saksi tunggal ke mahkamah sejarah. Segala rekod digital anda, kad pengenalan, sejarah bank, media sosial, semuanya dah dipadamkan oleh sistem. Untuk buktikan kepada hakim dunia bahawa anda masih manusia semula jadi yang berdaulat, yang ada roh dan fitrah, apakah satu-satunya bukti yang bukan berupa teknologi yang akan anda bentangkan? Sesuatu yang sangat mendalam untuk difikirkan. Jadi nilai semula terma dan syarat kewujudan anda hari ini. Teruslah curiga dan teruslah mencari makna. Tiada dialog. Kau kena faham satu benda dulu. Ini bukan cerita motivasi. Ini bukan ceramah agama. Ini adalah tentang satu individu yang berada tepat-tepat dalam titik klimaks yang Allah dah tetapkan dalam Lauh Mahfuz. Nama itu Adam Ahmad. Okey, dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan masa. Apa maksudnya tu? Maksudnya, seluruh kewujudan kita sebagai manusia bergerak dalam satu timeline yang dah ditetapkan. Ia bukan rawak tau, ia ada hala tuju. Jadi, apa tu Lauh Mahfuz? Bayangkan ia macam satu skrip lengkap, blueprint agung untuk seluruh perjalanan masa. Bukan sekadar catatan kosong, tapi urutan setiap peristiwa, dari awal sampailah ke akhir. Semuanya dah tertulis. Dan setiap timeline ni mesti ada destinasinya. Destinasi tu adalah klimaks, titik di mana segalanya akan ditentukan, di mana cerita sampai ke kemuncaknya. Dan inilah bahagian yang paling penting. Klimaks untuk cerita ni dah pun tertulis. Pengakhirannya tak boleh diubah. Allah dah pun tepatkan ending dia. Dalam surah 58 ayat 21, dia berfirman, "Aku dan rasul-rasulku pasti akan menang." Dengar perkataan tu. Pasti. Bukan mungkin, bukan barangkali. Ia satu kepastian. Jadi fikirkan sekejap. Kalau kemenangan tu dah dijamin, dah pasti akan berlaku, maknanya mesti ada satu titik masa, satu detik dalam sejarah di mana kemenangan itu menjadi kenyataan. Betul tak? Detik itulah klimaksnya. Okey, jadi apa konflik yang begitu besar sampai ia jadi klimaks kepada seluruh sejarah manusia? Ia adalah satu-satunya konflik yang diisytiharkan sebagai perang secara langsung oleh Allah. Dan perang itu diisytiharkan terhadap sistem riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 279, amaran diberi tentang perang dari Allah dan Rasulnya. Sekarang, cuba tengok sekeliling kita. Tengok dunia hari ini. Seluruh sistem kewangan global berjalan atas sistem riba tu. Ini bukan lagi perang individu. Ini perang sistemik. Dan medan perangnya bukan di medan fizikal, tapi dalam sistem kewangan yang mengawal hidup kita semua.
Jadi, bila kita dah faham semua ni, kita boleh mula sambungkan titik-titik tu. Kita boleh gunakan logik untuk faham kita ni sebenarnya berada di bab mana dalam cerita besar ni. Logiknya mudah aja. 1. Sistem riba sekarang dah global, kan? Seluruh dunia guna. 2. Perang terhadap sistem ni dah pun diisytiharkan dalam Al-Quran. Jadi, kalau konflik terbesar ni sedang berlaku sekarang di seluruh dunia, maknanya kita tak hidup di tengah-tengah cerita. Kita hidup di penghujung timeline. Kita hidup dalam klimaks. Ini membawa kita kepada satu soalan yang sangat-sangat penting sebab sebuah klimaks ia tak berlaku sendiri kalau betul kita berada dalam klimaks. Jadi, siapa pelaksananya? Mesti ada seseorang, kan? Seseorang yang berfungsi untuk bawa konflik yang tertulis dalam kitab ke dalam realiti dunia hari ini. Dan kena faham, pelaksana ni bukan macam penceramah atau aktivis biasa. Dia bukan orang yang bercakap dari luar sistem. Tak, dia bertindak dari dalam sistem tu sendiri. Medan perjuangannya bukan atas pentas, tapi dalam bilik mahkamah. Ini bukan sekadar peranan, ini adalah satu posisi, satu fungsi yang ditetapkan dalam timeline sejarah. Dan di sinilah kita nampak fungsi Adam Ahmad. Tugasnya, peranannya adalah untuk bawa kontrak Allah yang selama ni orang anggap teori atau benda lama dan masukkan ke dalam sistem mahkamah dunia sebenar. Bukan lagi sekadar ceramah, bukan lagi teori, tapi tindakan. Bila kita faham semua ni, ia meletakkan kita di satu persimpangan. Ini bukan lagi sekadar maklumat atau cerita menarik. Fikirkan, kalau Lauh Mahfuz tu dah lengkap, dari A sampai Z, maknanya pelaksanaan klimaks pun dah tertulis, kan? Tapi manusia selalunya buta. Kita sibuk sangat puja hero-hero zaman dulu, kita sanjung orang yang dah tak ada. Tapi individu yang betul-betul berada dalam titik klimaks sekarang, kita abaikan, kita tolak. Ini bukan lagi soal tentang Adam Ahmad sebagai seorang individu. Ini tentang kedudukan dia dalam masa. Kalau dia betul-betul berada di titik klimaks, maka apa yang dia sedang buat sekarang ni adalah perkara paling penting dalam seluruh sejarah manusia. Dan kau masih tengok seolah-olah ini cerita biasa. Ringkasan eksekutif. Pengenalan kausa dan latar undang-undang. Kausa ini berakar daripada satu tindakan, semakan kehakiman dan rayuan yang menuntut penilaian mahkamah terhadap dakwaan ancaman eksistensial ke atas manusia semula jadi melalui dasar negara dan instrumen global. Ia tidak dibingkaikan sebagai perbezaan pandangan dasar, tetapi sebagai persoalan undang-undang jenayah, perlembagaan, dan amanah kenegaraan yang melibatkan tubuh, identiti, serta kelangsungan fitrah manusia di bawah perlembagaan Malaysia. Konsep fitrah sebagai asas perlembagaan. Kausa ini menegaskan bahawa perkara 3.1 perlembagaan, apabila dibaca bersama prinsip Islam sebagai agama persekutuan, mengikat negara kepada kewajipan memelihara fitrah manusia. Fitrah bukan sekadar konsep teologi, tetapi sempadan perundangan yang melarang pengubahan hakikat tubuh dan identiti manusia. Sebarang dasar yang mencerobohi fitrah ini menimbulkan isu ultravirus perlembagaan dan membuka ruang kepada liabiliti jenayah negara. 3. Perang Dunia Ketiga sebagai konflik eksistensial. Hujahan kausa ini memperkenalkan tafsiran Perang Dunia Ketiga bukan sebagai konflik ketenteraan konvensional, tetapi sebagai perang senyap terhadap kewujudan manusia. Serangan ini berlaku melalui undang-undang, dasar kesihatan awam, teknologi biologi, dan sistem digital yang secara kolektif mensasarkan tubuh manusia sebagai medan eksperimen dan kawalan, sekaligus menghapuskan kedaulatan individu terhadap dirinya sendiri. 4. Revolusi perindustrian keempat dan perubahan hakikat manusia. Revolusi perindustrian keempat dihujahkan sebagai kerangka utama yang memungkinkan integrasi domain digital, fisikal, dan biologi. Kausa ini menegaskan bahawa integrasi tersebut membawa kepada transhumanisme, yaitu usaha mengubah definisi manusia itu sendiri. Apabila teknologi tidak lagi menjadi alat, tetapi penentu identiti, maka ia bercanggah secara langsung dengan prinsip fitrah dan martabat insan. 5.
Transhumanisme sebagai ancaman anti-manusia. Transhumanisme dihuraikan sebagai ideologi yang menafikan manusia semula jadi dengan menggantikannya kepada entiti yang boleh diubah suai, dipantau dan dikawal. Kausa ini berhujah bahawa ideologi ini bersifat anti-manusia kerana ia memutuskan hubungan manusia dengan asal kejadian, akal bebas dan tanggungjawab moral. Seterusnya, meruntuhkan asas hak asasi dan keadilan. 6. Krisis kesihatan awam sebagai instrumen paksaan. Pandemik COVID-19 dihujahkan bukan sekadar krisis kesihatan, tetapi mekanisme paksaan sistemik bagi memaksa penerimaan teknologi biologi tertentu. Kausa ini menekankan bahawa diskriminasi, sekatan pergerakan dan akses hak asasi telah digunakan untuk menundukkan rakyat, sekaligus menafikan prinsip persetujuan bermaklumat dan kebebasan tubuh yang dilindungi undang-undang. 7. Asal-usul makmal dan kewajipan siasatan. Pendedahan antarabangsa mengenai kemungkinan asal-usul makmal virus COVID-19 dijadikan asas bahawa wujud elemen kecuaian atau perbuatan berbahaya. Dalam konteks ini, Kausa menegaskan kewajipan undang-undang pihak berkuasa Malaysia untuk memulakan siasatan jenayah tanpa bergantung kepada kesimpulan dasar atau naratif politik semata-mata. Vaksin mRNA dan isu tubuh sebagai subjek undang-undang. Kausa ini mengangkat persoalan vaksin mRNA bukan dari sudut keberkesanan perubatan semata-mata, tetapi dari sudut undang-undang tubuh. Apabila bahan genetik berpotensi menghasilkan perubahan berpanjangan, tubuh manusia tidak lagi neutral, tetapi menjadi subjek hak milik, paten dan kawalan luar yang bercanggah dengan prinsip kedaulatan diri. Internet of Bodies dan pengawasan sistemik. Internet of Bodies dihujahkan sebagai struktur yang menghubungkan tubuh manusia kepada rangkaian data global. Kausa ini menegaskan bahawa penggunaan data biometrik fisiologi dan tingkah laku menjadikan tubuh manusia not kawalan dalam sistem teknokratik, sekaligus menghapuskan garis pemisah antara subjek undang-undang dan objek teknikal. Data biometrik dan kehilangan kedaulatan diri. Apabila akses kepada hak asasi seperti kesihatan, pekerjaan dan pergerakan disyaratkan kepada pematuhan biometrik, kedaulatan diri terhakis secara sistematik. Kausa ini berhujah bahawa keadaan ini mewujudkan diskriminasi struktural yang memaksa kepatuhan teknologi bertentangan dengan prinsip kesamarataan dan kebebasan yang dijamin perlembagaan. Dasar negara dan pengakuan terbuka. Kausa ini menunjukkan bahawa agenda integrasi bioteknologi dan digital telah diterima secara terbuka melalui dasar negara, pindaan undang-undang dan penubuhan institusi baharu. Justeru, isu ini bukan lagi spekulasi, tetapi persoalan undang-undang nyata yang menuntut semakan kehakiman terhadap kesan sebenar dasar-dasar tersebut ke atas rakyat. Stakeholder capitalism dan peralihan amanah. Model stakeholder capitalism dihujahkan sebagai pemindahan amanah daripada negara kepada entiti korporat. Apabila korporat menjadi penentu kebajikan, identiti dan data manusia, prinsip kebertanggungjawaban awam terhakis. Kausa ini menegaskan bahawa peralihan ini bercanggah dengan konsep amanah kenegaraan dan kedaulatan rakyat. Keselamatan negara dan kelangsungan spesies. Isu yang dibawa melangkaui kepentingan individu dan menyentuh keselamatan negara. Kausa ini berhujah bahawa ancaman terhadap tubuh dan identiti manusia merupakan ancaman strategik kerana negara tidak boleh wujud tanpa manusia semula jadi sebagai subjek perlembagaan dan pemegang kedaulatan. Kesilapan pembingkaian oleh Mahkamah Tinggi.
Kausa ini mengkritik pembingkaian Mahkamah Tinggi yang melihat permohonan sebagai cabaran dasar biasa. Menurut hujahan, pembingkaian tersebut telah mengaburkan isu sebenar, yaitu dakwaan jenayah dan kewajipan siasatan, lalu menutup ruang semakan awal yang sepatutnya dibuka demi kepentingan awam. Isu substantif mengatasi teknikaliti. Ditekankan bahawa dalam kes yang melibatkan ancaman eksistensial, keutamaan harus diberikan kepada substansi, bukan bentuk. Kausa ini berhujah bahawa penolakan atas alasan teknikal melanggar prinsip keadilan substantif dan melemahkan fungsi kehakiman sebagai pelindung terakhir rakyat. Falasi, logik dan penalihan fokus. Kausa ini menghuraikan bagaimana falasi seperti strawman, kesetaraan palsu, dan red herring telah mengalihkan fokus mahkamah daripada isu jenayah kepada isu pentadbiran. Pengalihan ini menjejaskan keupayaan mahkamah menilai ancaman sebenar secara objektif dan berlandaskan undang-undang. 17. Prinsip discoverability dan fakta baharu. Hujahan ini menegaskan bahawa banyak fakta penting hanya muncul selepas pandemik melalui pendedahan antarabangsa. Oleh itu, prinsip discoverability perlu diterapkan agar kelewatan pendedahan tidak dijadikan alasan untuk menolak siasatan, khususnya dalam kes yang bersifat kompleks dan berperingkat. 18. Beban pembuktian dalam mandamus. Kausa ini menjelaskan bahawa permohonan mandamus untuk siasatan hanya memerlukan asas munasabah, bukan pembuktian muktama. Menuntut bukti lengkap sebelum siasatan dimulakan bercanggah dengan logik undang-undang jenayah dan melemahkan fungsi pencegahan awal. Kewajipan perlembagaan dan sumpah jawatan. Apabila terdapat asas munasabah bahawa dasar dan tindakan negara mungkin melanggar perlembagaan dan kanun keseksaan, kegagalan bertindak merupakan pengabaian sumpah jawatan. Kausa ini menegaskan bahawa kesetiaan kepada perlembagaan menuntut tindakan, bukan sikap berdiam diri. Kesimpulan kausa dan tuntutan keadilan. Secara keseluruhan, kausa ini adalah seruan kepada mahkamah untuk mengiktiraf ancaman terhadap fitrah, tubuh dan martabat manusia sebagai isu undang-undang tertinggi. Ia menuntut keberanian kehakiman untuk mempertahankan asas kemanusiaan demi kelangsungan negara, perlembagaan dan keadilan sejagat. Kesimpulan. Analogi asap dan api sebagai asas prima facie. Dalam memahami konsep bukti prima facie, analogi asap dan api memberikan gambaran yang jelas dan tepat. Apabila seseorang melihat asap tebal keluar dari sebuah bangunan, dia tidak perlu menunggu sehingga api marak kelihatan untuk bertindak. Asap itu sendiri sudah menjadi petunjuk kuat bahawa sesuatu yang berbahaya sedang berlaku di dalamnya. Dalam konteks kausa ini, asap tersebut terzahir melalui pengakuan jenayah terhadap kemanusiaan, pelaksanaan dasar, dan pindaan undang-undang yang mendiskriminasi, serta memaksa rakyat menerima intervensi biologi seperti vaksin mRNA. Semua ini membentuk tanda-tanda awal yang cukup serius untuk mencetuskan kewajiban siasatan tanpa menunggu bukti muktamad. Analogi pesakit kritikal dan kegagalan bertindak. Begitu juga dengan analogi pesakit kritikal yang memerlukan pembedahan segera. Apabila seorang pesakit dibawa ke hospital dalam keadaan tenat dengan simptom yang jelas mengancam nyawa, doktor tidak boleh menangguhkan rawatan hanya kerana terdapat kesilapan kecil dalam pengisian borang. Jika rawatan ditangguhkan atas alasan teknikal sedemikian, maka akibatnya adalah kematian yang sebenarnya boleh dielakkan. Dalam konteks ini, mahkamah yang menolak permohonan, walaupun terdapat asas prima facie, telah bertindak seolah-olah menafikan rawatan kepada pesakit kritikal,
Sedangkan kewajipan sebenar adalah untuk membuka ruang perbicaraan agar kebenaran dapat ditentukan sebelum keadaan menjadi tidak dapat dipulihkan.